Hai, Assalamualaikum. Selamat malam. Ada tak bersama kita hari ni? Siapa yang bersama dengan kita pada hari ni? Kita ada nak buat sesuatu yang istimewa, betul tak Haji? Dia ada istimewa Okay. Tapi sebelum tu, siapa yang bersama dengan hari ni kan, pada followers Tuan Haji Mat, Tuan CEO kita, bantu untuk masuk. Jom kan, bantu tap screen. Okay. Bantu untuk masuk dan tap screen. Okay. Ada tak? Siapa yang bersama dengan kita? Alright. Ada seorang. Hai Alia, hai Shay. Tim boleh bantu untuk sharekan link ni kepada tim kita supaya kita boleh ajak lebih ramai orang untuk sama-sama dengan kita pada malam ni. Apa khabar semua? Hai Safia. Hai. Okay. Betul. Okay. Hai Puan Safia Ishak, Cik Faizal Kamarudin. Hai. Bantu tap screen, bagi love sikit supaya hari ni, okay, hari ni kita bawakan kepada anda sesuatu yang istimewa. Kita nak bawa usahawan-usahawan Milagro malam ni. Bukan saya dengan Haji je. Kita ada 6 orang lain yang sebenarnya kita nak bawa. Okay, untuk berkongsian. Hai Tuan Roslan Faizi. Hai. Alright, jadi pada siapa yang baru masuk live, bantu saya tap screen sikit. Bantu saya tap screen, tim bantu ajak tim-tim kita untuk sama-sama tap screen. Dan hari ni yang best dia, kita bukan nak bawa seorang, dua orang, tapi 6 orang untuk bawa masuk untuk anda dengar sendiri perkongsian daripada kalau ikutkan total kita ada lebih kurang 12,000 ejen seluruh Malaysia, usahawan-usahawan Milagro yang dah pakai Milagro. Milagro ni Haji, kan, mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tak tahu. Kita dah berada dalam pasaran 8 tahun. Tahun ni tahun ke-8, kita ada ramai pengguna-pengguna kita. Alhamdulillah, produk Milagro bermula daripada pack hijau. Siapa pernah guna pack hijau? Hari ni dah terjual lebih 1 juta unit sepanjang lebih 8 tahun. Almost 8 tahun. Bulan 10 ni. Thank you Coach. Thank you Coach Roslan. Tap screen. Okay, jadi yang lain bantu saya tap screen. Okay. Kita nak ada lebih ramai. Hai Panu. Sementara tu Haji nak ucapkan ribuan terima kasih. Tapi Haji nak dengar, nak tahu tak, suara kita jelas atau tidak? Betul. Gambar okey tak? Cuba komen sikit. Kita baru start live, baru 3 minit. Siapa yang baru masuk, bantu tap screen. Cuba komen sikit, anda tengah buat apa tu? Kan? Anda tengah buat apa tu? Hai Puan Ira Halim, thank you so much. Jadi pada siapa yang baru je join, okay, satu, saya nampak tak, anda nampak tak love orange atas tu? Bantu saya untuk tekan love orange. Okay, pada masa yang sama, hari ni kita nak meriahkan. Haji cakap, Haji seperti biasalah, Haji suka sangat nak bagi. Adakah yang nak, kan? Haji seperti biasalah suka sangat nak bagi cenderamata kepada siapa-siapa yang bersama dengan kita pada hari ini. Okay? Jadi sekejap. Okay, bantu saya. Haji sampai tu Haji ni. Aku pun Haji nak ucapkan ribuan terima kasih kerana yang betul Haji kena 2 hari kena kesilapan teknik. Kalau tak silap tak boleh nak live. Dan kan? baik hari ni kita boleh live Haji, alhamdulillah. Kesilapan. Hari tu baru je live, baru je start 5 minit 10 minit saya baru nak intro Haji, dah ada 40 mata pump. Tiba-tiba Yalah, kesilapan benda ni kan. Okay. Jadi kat situ kita belajar juga, betul tak Tuan Haji? Okay, jadi hari ni kita ada nak bawa orang-orang hebat bersama dengan kita, nak dengar perkongsian bukan saja pada saya dan juga Tuan Haji. Hai Cik Dah, hai Cikgu Fitri. Siapa lagi ada? Hadir. Tengah buat apa tu? Boleh komen tak? Tak nampak. Okay. Boleh komen sikit tak? Okay. Kita belajar dari kesilapan Haji. Betul. Hai Mar, hai Haji. Dan Puan Aisyah. Hai Encik Syaiful Bahri. Anda, you guys tengah buat apa? Okay. So hari ni payday sale, ramai yang sebenarnya buat sharing, perkongsian, buat jualan dan sebagainya. Hai Haji Teruki. Hari ni kita yang betul. Kita dah masuk masa kita dekat Rumah Biru kan. Rumah Biru kita dah ada buat live 298 live. Sebenarnya apa rutin kita? Kenapa tiba-tiba kita buat live hari ni kat TikTok je? Biasa kita dengan ejen kita Rabu malam buat apa? Biasanya kita ada circle jutawan Milagro dalam Rumah Biru. Tapi kali ni kita buat dekat sini pasal kita nak tengok kan
kita nak bantu lebih ramai orang dekat luar sana. Betul. Apa yang kita boleh tunjukkan, apa yang kita boleh ajar mereka supaya mereka nampak dengan jelas kenapa perlu kita didik mereka. Kenapa kita perlu memberi sedikit ilmu pada mereka. Betul? Ilmu ni penting tuan-tuan. Bukan saja dekat TikTok aja, tapi bagaimana pemasaran yang kita nak bawa supaya kita nampak dengan lebih jelas kan apa yang kita buat. Tim? Okey. Okey, apa pun Haji Seronok Inai kan, Haji Seronok walaupun ilmu Haji kena kan, 2 I yang kena gantung kan, orang kata, tapi Haji Seronok tahu tak bila 2 I tu risaunya. Risau. Tapi kan? Apa pun Inai alhamdulillah, sepatutnya besok aja lepas, tapi tak tahulah. Dapat awal. Dapat awal. Okey, kita ada berapa mata sekarang? Kita ada Encik Dahlan, ada siapa lagi bersama dengan kita? Hai Hanan, Waalaikumsalam Haji. Encik Mansur Taib. Oh, Mansur. Waalaikumsalam. Sahabat apa khabar? MMB. Okey, jadi siapa lagi ada? Hai. Alright. Okey, jadi pada siapa yang ada bersama dengan kita hari ni, tim bantu saya. Okey. Tuan-tuan dan puan, Inai adalah satu hari yang cukup bersejarah. Ini ada kali kedua. Hai Kak Aisyah kan, terima kasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam kan. Aisyam, waalaikumsalam kan. Ya, ini adalah kali kedua kita dalam TikTok kita. Kita rasa kita perlu membantu lebih ramai lagi ejen-ejen kita supaya, terima kasih Hisham kan. Tap screen. Tap screen. Bantu saya tap screen. Saya tak puas hati ni kenapa tak sampai lagi 1,000 like. Bantu saya, kita nak dapatkan lebih 3,000 like kan. Tengah rasa nenas yang tanam beberapa bulan lepas berbuah lepas letak Milagro Premium. Masya Allah. The best. Terbaik. Okey. Jadi siapa yang ada bersama kita malam ni, boleh tak komen siapa pernah guna produk Margin Milagro? Cuba komen 1. Siapa yang masih belum guna lagi produk-produk Milagro? Cuba komen 2. Boleh tak? Saya nak tahu ni yang sedang menonton ni ramai yang memang dah guna, dah tahu ke, ataupun sebenarnya orang-orang baru. Betul tak? Yes. Okey. Jadi yang mana sebenarnya memang pernah guna, thank you Encik Zarwari, komen dan kongsikan yang dia tengah makan nenas Milagro. Anda pula macam mana? Saya baru minggu lepas Haji. Kita dapat makan nenas kita juga kan daripada greenhouse. Masya Allah, alhamdulillah, rasa dia cukup manis. Okey. Seronok tak kalau Haji depan sikit boleh ke? Dia nampak Haji macam jauh sebab kita patut saya yang nampak kecil sikit. Kak ni Haji Syah nampak kecil. Guna Milagro Connect yang terbaik. Okey, terima kasih. Kak Syah apa jadi Kak Syah? Cuba komen supaya kawan-kawan kita yang ada Okey, sementara ni kita tahu kita ambil masa 5 minit kan, supaya siapa yang ada dekat sini share-sharekan. Macam Cikgu Fitri kalau ada pun boleh buat live. Lepas tu kita masuk sama supaya lebih ramai orang nampak lagi. Kita ada berapa orang dekat Nai, ada berapa orang. Okey, Jabro, Mael. Okey, terima kasih dan waalaikumsalam. Dan apa yang Haji Seronok hari ini adalah bagaimana kita boleh membantu lebih ramai lagi. Okey, lebih ramai lagi. Kak Mala, waalaikumsalam. Membantu lebih ramai ejen-ejen kita dan juga affiliate kita supaya mereka ni boleh jalan perniagaan ni dengan lebih lancar. Okey, ramai orang Haji rasa dah tahu dah tentang affiliate, dah tahu tentang apa tu, nak bagaimana kita nak lama tak ke udara sebab faktor kesihatan. Lepas ni jumpa dengan Haji. Cik Mansur Talib dekat ini. Betul. Labis. Kita doakan semoga kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita hari ini semua sihat sejahtera. Okey, siapa yang masih belum siapa yang bersama dengan kita, jom sama-sama kita kongsikan. Kalau anda memang pengguna Milagro, apa yang anda dah pakai? Produk Milagro kat produk mana yang sebenarnya anda dah pakai? Sebab hari ni Haji, produk Milagro, apa yang kita sentiasa ketengahkan, kita bukan sahaja bawakan jaminan result. Yes. Tapi jaminan kualiti. Betul? Yes. Tapi kita tak nak cerita hari ni, tapi kita nak dengar cerita daripada pengguna-pengguna kita sendiri. Ada dia yang nak? Kak Syah guna pada pokok serai organik, pokok subur, Masya Allah. Itu sebab tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita nak tentang kesihatan. Kan? Bila kita cakap kesihatan, bukan saja kita nak sihat, badan kita sihat, kita nak juga
pokok kita sihat. Terima kasih Azla. Okey. Thank you Azla. Waalaikumsalam. Okay. Saya suka. Betul. Itu sebab kenapa kita bermati-matian untuk mengeluarkan produk yang 100% organik. Betul. Kan? Selama ni orang tak cerita pun tentang organik Aisyah. 8 tahun dulu orang tak cerita pun. Orang kata pakai baja tu, baja ni. Tapi kenapa kita cakap tentang kita perlu menggunakan 100% organik dan tidak ada unsur-unsur najis. Khinzir. Itu sebab kenapa kita buat. Kita, tuan-tuan dan puan, kejayaan kita bukanlah kejayaan Haji seorang, tapi kejayaan Haji adalah nak melihat lebih ramai lagi umat Islam. Kita tak nak kan baja yang kita letak depan rumah kita kan ada bercampur dengan khinzir. Itu sebab Haji kata ini dah jadi fardu ain pada Haji, fardu kifayah pada Haji. Pasal benda ni memang sangat betul Kak Am, guna tanpa was-was. Kita pernah minta Aisyah, betul lah kan, dengan Jabatan Agama, bagaimana kita nakkan benda ni boleh kita cakap tanpa was-was ke, halal kita ke. Kita nak minta halal tapi cakap tak boleh. Tapi kita nak macam mana boleh ni. Tapi insyaAllah sebab tu salah satunya adalah bila kita nyatakan kita adalah produk Muslim Bumi Putra sendiri. Pada siapa yang sedang menonton, mungkin ada yang tak tahu, ya ke? Okay? Jadi ni kita kongsikan sedikit. Kalau anda boleh tengok, ini adalah pamphlet kita. Ini adalah kilang kita. Kilang kita dikerubung, dirasmikan oleh YB Mat Sabu. Ini pula kita punya office Wisma Haji Mat. Alhamdulillah. Jadi pada siapa yang sebenarnya ada bersama dengan kita pada hari ni, Hai, Assalamualaikum Milagro, Nur Moon, betul ke? Nurai Moon. Okey. Milagro terhasil dari sisa tumbuhan atau tinja haiwan. Haji ada yang tanya. Okey. Milagro kita hasilkan daripada tinja ayam telur. Nampak tak? Kenapa kita pilihkan dia ayam ada dua ni? Satu ayam daging, satu ayam telur. Ayam daging dia banyak ada zinc dalam tu. Bila zinc banyak, maksudnya apa? Dia kasih ayam tu supaya cepat gemuk. Tapi bila kita gunakan khinzir ayam telur organik, khinzir baja. Okey. Minta maaf tersasul lah. Doraemon. Doraemon. Okey. Gunakan ayam telur, berarti dia punya dia panggil kalsium dia dalam tu. Sebenarnya bezalah komposisi yang berada dalam baja tai ayam telur dan juga tai ayam daging. Sebab bila mana tai ayam telur, makanan dia juga adalah berbeza. Okey, mana satu ni khinzir ke ayam? Yang Haji nak adalah itu sebab bila kita tengok ramai orang yang tak tahu, tak ada cas Okey. Ramai orang tak tahu yang mana kan kebanyakan baja-baja kat luar yang diorang ambil ni, yang kita ambil dengan kilang ni, tuan-tuan dan puan. Kita tahu aja sebenarnya ada kita buat perjanjian. Sebab kita tahu kita berada dalam okey, tak ada yang ambil. Saya nak tanya, ada yang nak shilling tak? Haji suruh saya letak goodie bag, tak letak goodie bag, tapi tak ada orang pun yang ambil. Okey, nanti saya betul. masukkan, saya masukkan ni. Kalau anda nampak dekat sebelah atas area tongkok Haji tu ada warna purple tu. Tekan kat situ. Sebab apa? Kita nak lebih banyak komen. Haji nak hadiahkan anda shilling emas untuk anda, coin. Okey. Berbeza ya tinja ayam penelur dengan pedaging. Betul. Okey. Macam Kak Am buat. Okey. Milagro hasil cepat berganda. Betul. Okey. Okey. Waalaikumsalam. Hai Pak Om, selamat malam. Okey. Hai Cik Zaiwari. Tak fokus goodie bag, tengah confused nak pilih. Allahu Akbar. Okey. Jadi sebenarnya sangat penting. Jadi kenapa sebenarnya kita pilih, ada orang cakap, ramai yang sebenarnya cakap baju organik mereka berasaskan tumbuhan. Okey, kita berasaskan tinja haiwan. Berbeza sebenarnya dan kekuatan pada nilai komposisi dalam satu baju berbeza. Bila menggunakan protein daripada haiwan, sebenarnya protein dia tu lebih tinggi. Itu antara penyebab. Okey.
Alright. Jadi, pada siapa hai pokok mangga 6 tahun tak pernah berbuah? Ya ke? Jadi inilah masanya untuk dapatkan produk Buzzy Milagro. Saya nak tanya anda, ada tak dekat dalam ni yang pokok dia dah bertahun tak berbuah, tapi sebab guna Milagro kita start untuk dapat hasil? Waalaikumsalam Puan Azila. Hai Puan Azila. Jadi kita banyak sangat story Haji, 20 tahun, 30 tahun Kita tunggu pokok tuan-tuan. durian dah lama tak berbuah, dah start berbuah disebabkan menggunakan produk Milagro. Itu sebab kita naik, kita ada jemput 4-5 orang yang dalam dengan kita supaya kita boleh dengar cerita mereka sendiri. Betul. Betul. Okey. Sebab apa Haji, hari ni antara benda yang kita nak highlightkan juga, macam mana sebenarnya kita nak bawa mereka. Hari ni kita nak bina bisnes dengan pertanian. Bukan sahaja sekadar tanam pokok, tapi nada tahap yang kita nak bawakan kepada rakyat Malaysia secara keseluruhan. Bukan sahaja hari ni tanam pokok, tapi asbab menanam pokok dapat buat duit disebabkan satu, perniagaan dengan Buzzy Milagro insyaAllah. Kemudian perniagaan dengan hasil-hasil Milagro. Sebab hasil Milagro ni hasil dia berbeza, betul Beza. Haji? Okey. Jadi Haji nak cerita sikit nak. Haji nak cerita. Ini sahabat Haji. Umur sebaya dengan Haji. Akan masa sebelum Covid tu dia tanam buah jambu batu. Mula-mula tu dia dapatlah kecil-kecil, lebih kurang 4-5 biji 1 kilo. Sorry. Lepas tu bila kita tolong dengan dia, kita bantu dia dengan dia, tahu tak? Buah jambu batu dia kan belum petik orang dah order. Masya-Allah. Seronok tak seronok tuan-tuan? Maksudnya kenapa? Pertama, buah jambu batu dia manis kan, rangup kan. Rangup yang penting tu rangup. Makan tu Lin, Waalaikumsalam. Rangup. Itu yang membuatkan dia ada tak besar tuan-tuan. Lebih kurang dalam 40 pokok ke 50 pokok saja. Tapi setiap bulan dia boleh dapat 2 ke 3 ribu. Rasa-rasa kau. Itu sebab dunia sekarang, kita nak cakap 6 tahun tak berbuah, tabur 1 paket Buzzy Milagro terus berbunga dan berbuah lebat. Masya-Allah. Siapa tu? Saya nampak M je. M je. Siapa M tu? Itu sebab Haji cakap ini adalah satu produk yang kita bawakan, bukan produk biasa-biasa. Betul. Dan kita jual, sepatutnya kita jual tuan-tuan dan puan dengan harga RM45. Betul. Tapi oleh kerana kita nakkan masyarakat kita, terutamanya bangsa kita sendiri, kan, dapat makan makanan organik yang 100%, kan, bukan saja sedap, bukan saja manis, tapi pokok boleh tahan lama dan buah berlipat kali ganda. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang Haji nak cakap ni, baru-baru ni tuan-tuan dah nampak dah video saya tanam bendir. Kan? Tahu tak berapa besar bendir tu? Hanya 1 jalur saja. Hanya 1 jalur. 1 jalur ni kita tanam, kita ada peringkat, ada dua peringkat. Kenapa kita tanam 1 jalur? Bila 1 jalur ni, bila sampai masanya kita dapat hasil, kalau menggunakan baja organik, tuan-tuan dan puan, kita dah buat kajian. 1 pakai NPK, 1 pakai Milagro. Berat dia tuan-tuan, yang ini dengan yang pakai NPK ni, berat dia, pertama Haji cakap tentang berat. Berat dia berbeza. Nombor 1. Nombor 2, kelebihan dia, kalau tuan-tuan letakkan dia dekat luar pun dia tak berlengas. Boleh simpan lama. Bagus tak bagus? Ketiga, harga dia lebih baik. Waalaikumsalam men. Okey, itu yang Haji nak. Itu sebab kita bawakan ni kan, supaya lebih ramai lagi sahabat-sahabat kita dalam Malaysia ni. Kita bercakap orang Singapura kenapa boleh hidup hampir 85 tahun, 90 tahun kan? Tapi dekat kita ni 65-70 tahun saja dah jalan 3 silinder. Antara sebabnya adalah pemakanan Haji. Yes. Itu sebab salah seorang daripada ejen kita, dia kata, Haji, saya dah 3 tahun dah tak jarang-jarang demam. Alhamdulillah. Siapa dia?
Dr. Rama. Ramai. Ramai. Betul ke? Okey, hari ni ada antara yang sedang menonton adalah pengguna Milagro. Anda sendiri makan hasil tanaman anda. Macam mana sebenarnya makan makanan organik dengan sebenarnya hasil penggunaan baju Milagro, dia efek ke kesihatan anda? Boleh tak kongsi? Boleh tak komen? Okey. Hai DJ Izzat, hai Puan Rosida Garden, hai Puan Miss Lina. Buah dah jadi habuan monyet Tuan Haji. Masalahnya Allah. Okey. Makan Milagro. Emran Firdaus. Okay, hai Abang Ijat. Okay, betul sangat Tuan Haji, Pak Om. Sebab ada satu Puan Mahfuzah, dia buat testing kepada darah. Okay? Apa yang berlaku adalah dia saja buat testing. Minggu tu dia makan, dia dah biasa, dia buat testing. Minggu bila dia makan makanan-makanan yang tak apa-apa, makan ayam. Ayam lah, McDonald, KFC dan sebagainya kan. Makan makanan bukan-bukan lah kan. Dan dia buat test darah. Okay. Makan pun makanan bukannya real food, makanan yang sebenarnya fast food dan sebagainya. Kemudian Waalaikumsalam Jad. Berbeza bila dia makan sayur-sayuran. Okey, dan pada masa yang sama ni pun sayur-sayur dia makan, buah beli dekat mana-mana kan, kat grocery yang jenis biasa kan. Kemudian berbeza dengan yang dia makan sayur-sayur yang ditanam sendiri menggunakan Milagro, which is organic. Bila dia buat testing darah, berbeza. Sangat cantik. Tak tahu Puan Mahfuzah ada ke sekali dengan kita pada malam ni. Kalau ada, kita boleh tengok dia sendiri yang cakap. Okay? Yang mana dia buat testing darah berbeza je. Yes. Sebab tu salah satu, bila kita ada masalah penyakit kanser, maaf saya cakap, salah satu benda yang boleh kita bantu pesakit-pesakit kanser ni dari sudut pemakanan. Yes. Dengan bertukar kepada makanan-makanan organik, sebenarnya akan bantu betulkan darah kita dan sebagainya. Kita kalau boleh sebelum kena kanser kita dah itu sebab kita daripada awal 8 tahun dulu kita dah bermula dah dengan organik. Kita upgrade sampai kita dapat hasil yang orang kata memang gila lah. Pak Hasan. Waalaikumsalam Pak Hasan. Okey, apa pun ada saudara saya cemburu dengan madu saya. Dengan nangka madu saya besar dan manis, masya-Allah, alhamdulillah. Okay. Hai Bapang, siapa lagi ada bersama dengan kita pada malam ni? Kita ada lagi 13 minit, kita akan masukkan 12 minit lagi kan, kita akan masukkan sahabat-sahabat kita dalam kita meeting. Betul, kita nak diorang yang cerita. Saya boleh cerita betapa bagusnya Milagro, ada boleh cerita, tapi kita nak dengar sendiri. Apa sebenarnya? Kebanyakan mereka ni dah tanam macam-macam. Dah guna macam-macam jenis baja, yang dah guna macam-macam perkara. Tapi bila apa sebenarnya yang kita nak dengar cerita? Madu. Daripada mereka sendiri. Okay, hai Puan Ummu Habibah, Cik Ta, kita ada Emran Firdaus, Cik Zaiwari, Kak Lin, Puan Kak Mala. Puan Miss Lina, DJ Izzat. DJ Izzat ni DJ Melaka FM. Sahabat kita. Pak Hasan, Kebun Antimida, Cik Mail Garden. Siapa lagi ada? Okey, kongsi-kongsikan tuan-tuan. Share-sharekan love supaya kita berengagement lain, orang boleh dapat masuk dekat kita. Kita ada Suhail, Aman Tokma, Amin Nursery. Okey. Cik Nizam, Mimi, Asila, Puan Hasma. Nama saya pun tak tahu. Fiza Romli. Jadi Haji, hari ni kita nak bawakan pada mereka macam mana sebenarnya, bukan sahaja tadi macam mana Haji sebenarnya boleh ke buat bisnes dengan pertanian ni. Sebab kita nak bawakan pada mereka, hari ni dunia sangat mencabar. Jadi salah satu perkara yang sebenarnya akan bagi impact yang sangat dahsyat. Minta maaf yang saya cakap, kita pergi ke Setia City Convention Center baru ni kan, masa Agrotech, 90% saya boleh katakan adalah bangsa Chinese yang sebenarnya monopoli bahagian pertanian. Okay? Which is sebenarnya kita nak cerita ni adalah untuk inspirasi kepada kita semua. Okay? Alright, tahniah siapa yang dah dapat shilling. Okay? Anda boleh teruskan sebab Haji memang murah hati, cakap Aisyah bagi mereka coins. Okay? Jadi Haji, masa kita pergi kat City Convention Center, hall sangat besar, 90% saya boleh cakap, boleh kira lah kalau orang kita. Pada tahun ni. Betul. Tahun lepas masa kita pergi dekat sana kan, ada dua pula tu hall besar full. Dua hall besar, hanya Melayu satu orang lagi. Kita saja di masa tu. Jadi nak cakap, tahu tak, saya nak share experience saya bila saya jaga booth dan bercakap dengan orang-orang.
yang sebenarnya saya jumpa. Lin, Alhamdulillah. Contohlah masa Maha, bila saya jumpa customer, saya akan tanya, contohlah dia ada kelapa sawit. Lin pun cakap nampak. Lin, Alhamdulillah, jarang demam, makan organik. Yes, terbaik. Itu Hai Puan Ruby. Selain daripada tu, apa yang Cik nak cakap Aisyah? Bila kita cakap kita pergi dekat sana, ramai orang yang ada produk-produk dekat sini adalah produk orang yang daripada sana. Kan? Yang dah ada dekat sini. Produk-produk yang ada dekat center ni. Okey, tapi kita tak kisah pasal meniaga, betul tak kan? Betul. Tapi apa yang Haji nak cakap kan, bagaimana kita boleh jadikan kan impian Haji adalah by next year kita nak jadi orang yang pembayar zakat yang terbesar. Betul. 1 juta. Kalau tuan-tuan tak bantu saya, bagaimana saya nak bantu lebih ramai lagi bangsa kita yang susah? Okey, sebab tu hari ni saya nak kongsikan Haji, masa dekat event tu salah satu perkara lah, sedikit insight yang saya nak kongsikan. Mereka ni pergi kan naik bas-bas, yang mana satu bas ni penuh dengan anti-anti ni, anti-uncle yang sebenarnya bila saya interview, anti ada tanam apa? Oh, ada yang kelapa sawit, durian. Okey, bila saya tanya ada berapa, okey, berapa ekar? Biasa kalau saya masuk event Maha yang mostly orang kita 10 ekar, 20 ekar tu saya dah amazed dah, besar. Yes. Ini saya buat untuk perkongsian tapi bangsa mereka ada 100 ekar, 1000 ekar. Okey. Yes. Jadi hari ni adakah kita start ada kebun dan tanah dalam pertanian? Jadi ini salah satu sebenarnya cabang itu sebab Haji cakap Aisyah. Kalau dulu kita perlukan tanah yang besar-besar, kita tak mampu nak cari tanah besar sekarang Aisyah. Masyarakat Melayu kita. Betul kan? Tapi apa yang kita buat adalah dengan adanya teknologi yang bagus. Kan? Walaupun kita punya tanah hanya 1/2 ekar, Haji nak cerita tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita boleh dapat hasil berlipat kali ganda. Yes. Itu yang sebenarnya kita nak highlightkan dengan produk yang high teknologi yang kita ada hari ini. Itu sebab babau ni. Okey, Tok Isa. Hai Puan Rabia. Tok Isa dekat dekat Kota Tinggi. Haji telefon dia tak dapat. Babau ni semalam baru dapat. Tok, kenapa selalu telefon Haji mak, telefon aku hilang, rupa masuk dalam lori sampah. Lepas tu semua nombor tak ada. Kan? Lepas tu dia kata apa? Baru ni anak hantar kau. Kau tahu tak Haji Mat? Tok Isa tanam, Cikgu Isa tanam satu ubi kayu dia timbang tahu isi dia saja. Isi dia satu, orang kata satu batang satu batang 20 lebih kilo jimat. Ya Allah. Sedap tak? Okey, sementara tu bantu saya bagi gambar pisang hari tu. Okey, sementara tu Haji nak cakap sikit. Ada sahabat kita tuan-tuan dan puan-puan. Nama dia Haji, diorang nak dengar tak Haji? Nak dengar tak? Nak dengar tak? Kalau tengok ramai kita ada 42 mata hari ni, bantu saya tap-tap screen, kita nak dapatkan 3. Nak dengar tak? Satu cerita ni yang paling menang. Ini memang cerita menang. Inai Haji bercakap, besok kau boleh pergi dekat sini kan. Kau orang boleh pergi tempat dia, kau orang boleh makan. Nak? Okey. 2 orang je nak je. 2 orang aja. Anan nak, Baba Pang nak, Ya ke Ceta nak? Kebun nanti nak. Okey. Tuan-tuan ingat tak? Kena trigger lebih sikit baru diorang komen ramai-ramai. Wow. Barulah jadi FYP. Kena bantu kita. Okey, bantu kan. Berarti boleh ramai lagi. Kalau naik kita boleh cecah 100 orang kan, orang tengok live kita, memang Haji cakap banyak Haji nak belanja lagi. Okey. Apa yang Haji nak adalah Haji nak cerita Pak Labu. Pak Labu? Ingat tak sahabat? Pak Labu? Bukan nama Pak Labu, apa nama dia? Yang dekat Labu Haji Senayan. Haji Nordin Haji Nordin, Pak Labu pula. Haji Labu ke Labu lah. Okey, Haji Nordin. Dekat Senayan kan, kita kulau tol mana? Tol apa Allahumma salli ala Muhammad. Tol apa Nanti boleh tanya dengan si ini
Suspend lah Tuan Haji. Faham? Okey. Thank you Pak Hassan sharekan live. Okey, yang lain pun bantu untuk sharekan live ni supaya Apa? lebih ramai orang. Apa tadi dia cakap tadi? Pak Nudin, Cik Haji Nudin, dekat Labu. Okey. Tu dekat Keluar Dabu tu masuk sebelah kanan. Okey. Kan, lepas tu ambil sebelah kanan. Makan tu. durian organik. Makan durian organik dia. Buah durian dia sepatut bulan 7 dia cakap gugur, rupanya dah gugur. Masya-Allah, alhamdulillah. Dia tunjukkan gambar pokok durian dia dah gugur. Cari dekat surau tu, tanya dia Haji Nudin punya. Buah dia tuan-tuan dan puan, tuan-tuan pergi makan 100% organik. 100% Milagro. Dia pakai Milagro. Dan nak tengok tak bila dia pakai Milagro dengan apa? Milagro Plus. Milagro Plus, tuan-tuan pergi tengok berapa lebat buah dia. Betul? Okey. Jadi mungkin ada yang tanya kat sini kan, apa beza sih baja dengan Milagro Plus? Okey, baja adalah salah satu produk kita utama kita yang memang kita kena bagi nutrien pada tanah kita untuk suburkan baik pulihkan balik tanah kita. Okey, ini adalah untuk kita tingkatkan penambahan bunga, buah dan sebagainya. Gabungan ni akan bagikan result yang sangat boom. Okey, anda tak boleh Milagro Plus sahaja tanpa baja Milagro Yes. Sebab baja Milagro ni ibarat kita dah kena makan nasi, ini adalah suplemen tambahan untuk jadi booster dan anda akan nampak result dia kebabu. Saya suka betul dengan M+, betul. Sebab ini produk terbaru, Milagro, baja Milagro ini memang favorite, all time favorite kepada orang yang memang guna Milagro. Betul ke betul? Okay. So this is the added product yang sebenarnya kalau gabung anda akan faham. Lin tak makan durian, Lin tak tanam. Okey, lepas ni Lin, ada seorang sahabat kita langsung tak bau durian. Sebelum ni tak boleh makan durian. Tapi bila dia pergi kebun durian organik T Milagro sebelum ni dekat mana? Babapang. Dia boleh makan durian dan terkejut. Siapa Haji cuba tanya diorang. Saya tanya ni lain, Haji cuba tanya. Diorang pernah ke makan durian organik? Haji nak tanya. Dekat sini berapa orang dah makan durian organik? Berapa orang yang belum? Berapa orang yang belum? Okey. Siapa pernah makan durian organik dan siapa belum? Terus terang. Sebab apa? Sebelum ni saya tanya ramai orang, tengok Cikgu Fitri belum? Boleh telefon dengan minggu ni kan rumah kita buat kerja kahwin kan? Azila kan? Siapa lagi belum? Okay. Anan belum? Masya-Allah. Haji belum? Pak Om pun belum. Alamak. Masina Ibrahim belum. Ramai tak? Berbeza sebenarnya. Supaya anda dapat rasai sendiri durian organik yang mana rasa dia berbeza. Tunggu Haji belanja le. Tak ada kisah. Lepas ni kau pergi dekat sana aja. Okay. Memang harga dia adalah harga patut. Pergi pada ejen durian ejen kita. Pak Hassan pun belum. Aduh. Sebenarnya rasa dia berbeza. Okey. Dia tak adalah terlampau berbeza tapi datang Melaka nanti saya bawa. Okey tuan-tuan dan puan. Seronok tak? Kalau katakan kita dapat makan durian-durian. Cik Ta dia cakap pernah makan dekat kebun Babapang. Apa rasa Cik Ta? Okey, boleh kongsi Cik Ta. Okey. Ada yang tanya Syafi mau kat mana Tuan Haji? Nanti saya tunggu lagi 3 bulan lagi Haji baru. Tak ada. Ini besok dah boleh dah. Kak Mala dah booking Ahad ni. Macam mana nak dapat? Tanya dengan Kak Mala kan. Tanya kawan-kawan kita. Haji belanja ya. No problem, pergi sana aja. Okey, sebenarnya kalau durian organik memang kebun organik memang harga dia berbeza. Tapi bila kita hari ni 43 mata yang tahu ni kan, kita kongsikanlah. Okey, tadi yang Haji cakap Haji Nudin di Labu kan, yang tengah ada buah. Ada buah. Tengah gugur. Tadi dia tunjukkan. Sebab tu anda siapa yang sedang menonton masih belum follow Tuan Haji Mat CEO Baja Milagro kita, bantu untuk follow sebab dari semasa ke semasa kalau ada rakan-rakan kita yang ada kebun-kebun organik, kita maklumkan pada anda boleh serbu. Sebab sebenarnya berbeza. Berbeza tak Cik Ta bila lobak putih organik? Berbeza tak bila kita makan bendi organik? Berbeza. Sebab ada antara yang sedang menonton ni Haji tak pernah makan sayur. Dia rasa ada ke beza?
Sebab bila anda dah start Rugi, rasa tuan-tuan. Rugi. sayur-sayur organik berbeza sebenarnya. Betul. Sangat berbeza Cik Ta cakap. Betul, tuan-tuan dan Lin suka puan. pisang, Lin tanam pisang. Tadi tanam pokok pisang nangka, pisang medan, pisang tanduk terbaik Kak Lin. Lepas ni kan kau akan buat goreng pisang kau atau kau buat kerupuk pisang kau akan rasa terung organik sedap sangat. Betul kan? Yes. Sebab tu mungkin ada yang sedang menonton hari ni, kenapa kita nak buat perkongsian tentang community organik kita ni. Kalau dulu sebenarnya kita dah buat tanpa henti lebih daripada 5 tahun ke? Yes. Betul tak Cik? Yes. Kan? Kita bersama dengan ejen kita setiap Rabu malam tanpa henti, kita dalam circle Jutawan Milagro. Okay. Tapi hari ni kita buat dalam TikTok kita ni sebab kita nak berkongsi dengan lebih ramai orang. Sebab tu yang sedang menonton, bantu saya terus tap screen. Saya nampak 17k tu tak bergerak. Kita target lebih 30,000 boleh tak? Sambil-sambil dengar sharing tu kita tap. Sambil-sambil dengar sharing tu kita share. Okay? Alright, supaya kita nak kongsikan dengan lebih ramai orang. Okay Ajin? Okay. Apa yang seronok Haji nak cakap dekat sini, bila kita pergi pada Pak Nordin tadi, kan, tuan-tuan akan dapat makan rasa lah. Katakanlah durian tu durian yang ada nama sikit lah, tapi dia punya sedap tuan-tuan dan puan, berbeza. Bukan kita nak, Haji ada cakap dengan Haji Nordin. Haji cakap, Haji, awak keluar pokok buah awak gugur je, kasih tahu, kita ajak kawan-kawan kita makan dengan harga patut. Anda pergi sana dengan harga patutlah dapat. Pokok-pokok sekitar rumah semuanya menggunakan Milagro. Buah-buahan pun sedap tak buruk. Masya Allah, Pak Hassan terbaik. Okay? Itu sebab Haji kenapa Haji suruh macam? Kenapa Haji suruh diorang ni pergi makan? Rasa dulu. Kalau tak rasa, anda takkan tahu. Kan? Katakan dia ada pokok durian kampung, dia ada pokok durian IOI, dia ada pokok durian ni, engkau rasa semua. Betul? Rasa. Pak cakap kena ke Melaka ni? Kena. Kena. Okay. Alright. Kita ada siapa? Jom tak ada ke harga special Milagro. Hari ni sebenarnya payday, tapi saya tak nak masukkan beg kuning. Anda boleh untuk pergi ke showcase Tuan Haji, dapatkan produk Milagro, 2 gabungan produk kita pada harga yang sebenarnya sangat berbaloi, 4 produk pada harga yang sangat berbaloi. Pergi tengok, ada flash sale, betul tak Tim? Okay, jadi pergi dekat showcase Haji, dapatkan produk kita sebab hari ni 25 payday. Anda boleh start untuk dapatkan. Okay? Asal tak menyala. Okay. Apa pun Haji nak ucapkan terima kasih. Thank you Misha, sharekan live ni. Thank you ramai, so much. Terima kasih banyak-banyak kan. Haji rasa seronok juga bila kita dapat kan. Terima kasih kan pada semua, Syarina, Khatijah, Balan. Okey, terima kasih semua. Okey. Bila kita cakap tentang baja. Kenapa kita cakap tentang baja? Kita cakap tentang baja tentang nutrisi dia. Lengkap dengan nutrisi dan enzim yang kita ada. Kan? Haji nak cakap tuan-tuan dan puan. Tadi Haji bercakap dengan orang pun sama. Betul. Mana ada baja yang ada sijil? Ada. Bukti kan? Tapi kita berani bukti kepada tuan-tuan dan puan yang kita ada sijil. Hari ini kita bawakan satu produk yang sebenarnya dah berada dalam pasaran. Mungkin ada yang sedang menonton tak pernah guna produk Milagro. Kita dah berada dalam pasaran tahun ke-8. Dan bukan sahaja viral kosong, produk Milagro dah terbukti sepanjang 8 tahun dah terjual lebih 1 juta unit produk kita. Okay, kalau anda tengok kat sini, kita ada research bersama dengan UPM dan juga ada Malaysia Standard daripada Sirim. Jadi ramai hari ni yang sebenarnya anda boleh nampak produk-produk baja viral, organik dan sebagainya. Yes, jaminan result kita sentiasa bawakan kepada anda. Tapi jaminan kualiti juga kami bawakan. Bagaimana yang lain saya tak pasti. Tapi kita highlightkan produk Milagro, jaminan dari sudut produk, dan jaminan daripada sudut result dan juga kualiti. Kan? Sebab tu hari ni, beritahu dengan saya, hari ni yang siapa sedang menonton, berapa tahun anda bersama dengan Milagro? Berapa tahun orang mungkin pakai, dah pakai Milagro, satu produk dah pakai 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kebanyakan pengguna-pengguna kita bukan beli 1 paket, 1 kotak, 20 kotak, 100 kotak. Berapa tahun saya nak tanya anda kekal bersama dengan produk Milagro? Okey, itu sebab tuan-tuan dan puan, kita dah mula keluarkan bentuk paket 10 kilo. Dan kita jualkan ni kepada ejen-ejen kita, sahabat-sahabat kita yang nak kan
Kan? Yang ada ladang besar-besar. AKB cakap dah 3 tahun. Kak Am 3 tahun. Kak Saha 5 tahun. Pak Hassan 5 tahun. Cik Ta 5 tahun. Yang bagus Milagro ni menjaga dari tanah, akar dan naik ke penjagaan pokok. Thank you so much Cik Zaiwari. Okey, Pak Babang kata 5 tahun. Okey, Pak sejak tahun 2020. Masya-Allah. Okey. Jadi 5 tahun sejak PKP. Dan apa yang best kan, kita bukan saja Pak Om dah 4 tahun. Bukan sahaja orang pakai, mereka terus kekal bersama. Kadang-kadang banyak tak hari ni kita jumpa, oh sebab apa? Sebab tu kita nak dengar hari ni Haji. Pukul berapa Haji nak bawa masuk ni? Okey. Kita ada 5 minit lagi. Kita ada 2-3 yang kita nak cakap tuan-tuan dan puan sementara kita nak masukkan diorang. Okey, kenapa kita cakap bisnes pertanian ni bukan sekadar tanam pokok saja. Okey. Cikgu Fitri, sejak PKP ni semua Pak Hassan punya pasal. Alhamdulillah. Puan Norma 5 tahun. Kak Mala 5 tahun berbaloi dengan Milagro Taman Berbunga. Puan Miss Lina 5 tahun. Hanan dah 8 tahun dari Pak Hijau lagi Haji. Alhamdulillah. Masya Allah. Okay. Jadi Alhamdulillah. Okay. Jadi thank you so much. Okay. Jadi Haji, bila tuan-tuan, sebab tu kita bercakap, kita tanam bukanlah hobi saja. Kita nak tuan-tuan, kita tanam dan kita boleh keluarkan hasil. Kan? Dapat bantu orang. Kan? Sebab tu tadi saya suka bila Haji katakan dulu mungkin orang ada berekar-ekar tanah. Kan? Tanam macam-macam mungkin pada kuantiti kan. Tapi hari ni dengan produk Milagro, apa yang sebenarnya kita boleh ni, mungkin tanah tak besar. Tapi hasil yang kita dapat jual, kan? Hasil yang keluar. Kalau saya tanya anda, harga produk-produk organik berapa nilai harga dia? Kalau ada yang cakap, oh yelah baja pun mahal. Mahal ke baja? Kalau kita cakap hari ni kita ada Cik Tas Sekincan Cik Tas Sekincan, kenapa saya cakap pasal Cik Tas Sekincan? Sebab dia tanam secara skala besar je. Yes. Dan dulu 5 tahun lepas, setiap tahun ataupun ada selang beberapa bulan, dia perlu untuk bajak semula tanah. Yes. Tapi lepas dah guna Milagro, tak perlu berlaku tu semua. Tak perlu nak geburkan tanah lagi, kan? Tak perlu nak balikkan tanah balik, kan? Betul? Dah jalur tu dah adalah. Hanya lepas habis, dia cabut tu, dia tanam pokok yang lain. Okey. Kenapa kita perlu, kan? Kita perlu jadikan pertanian ni satu bisnes. Kerana tuan-tuan dan puan, sambil-sambil dalam keadaan ekonomi yang tak bagus ni, terpulang pada anda. Aku tanam 10 pokok bendir keliling rumah, kan? Aku boleh jual dengan orang. Betul? Aku boleh sedekah dengan orang. Aku boleh kongsi dengan jiran-jiran. Aku tanam pokok cili, kan? Tuan-tuan, ada seorang cikgu tau. Cikgu. Satu orang cikgu, satu orang kerja bomba. Tanam 500 pokok cili. Kau tahu tak berapa dia dapat? Haji tak nak cerita lah. Lumayan tuan-tuan. Satu musim dia boleh dapat RM40,000. Agak-agak. Itu sebab dia heran kenapa zaman dulu dia tak nampak Milagro, dia kata. Bila kita dia dah gunakan baju Milagro, dia kata, Haji cakap dengan dia, engkau tak perlu nak cantas pokok ni, Haji cakap. Kan? Pokok engkau dah tua, engkau tak perlu nak cabut, engkau cantas saja, kan? Engkau tahu baja dia kulau lagi. Okey. Dapat tak tuan-tuan? Ni pun tengah tengok live sambil semain biji benih. Masya-Allah, hebatlah cerita. Okey. Okey. Nombor 2 Haji nak cakap. Hai Puan Inamas Mini Garden, boleh tanam sayur untuk makanan angsa. Angsa menghasilkan telur. Betul. Masya-Allah, hebat. Pokok nak hidup sihat tuan-tuan, tanah kena sihat. Betul? Bila tanah sihat, akar kita yang kita tanam ni akan jadi sihat. Bila akar sihat, tuan-tuan, tak adalah lepas tu naik ke batang dia, batang busuk. Tak ada naik daun-daun berkedut, buah-buah busuk. Tak ada. Itu sebab kita bermula daripada tanam. Betul? Alright. Orang kata kalau benih yang baik tuan-tuan dan puan, baja yang baik, kita tabur, kan, insya-Allah campak apa pun jadi. Kan, jadi hidup. Nampak tak tuan-tuan? Betul. Okey, itu sebab sejak guna Milagro tanam sayur tepi-tepi rumah, dah tak beli lagi sayur di pasar. Masya-Allah, hebat. Okey. Sejak guna Milagro tak ada masalah tanah. Betul. Kita Hai CK Core.
kita bercakap juga Aisyah. Kenapa orang cakap tangan panas? Aku tanam gagal lah. Bukan gagal pasal apa tuan-tuan dan puan-puan? Salah Ilmunya ilmunya. tak ada. Kan? Nampak tak? Bila ilmu tak ada, kan? Gunakanlah baja Milagro. Sebab Kan? apa hari ni kita bukan bercakap tentang sahaja baja organik, tapi tentang baja smart teknologi. Yeah. Baja yang ada smart teknologi. Disebabkan adanya wujudnya smart teknologi yang kita letakkan proses penghasilan baja Milagro, result yang terhasil alhamdulillah, masya-Allah. Sebab tu hari ni kita ada produk, kita ada pengguna-pengguna kita yang dah pakai bukannya 1 2 tahun, 5 tahun, 4 tahun kekal bersama dengan Milagro. Okey, bagus Pak Hasan cakap tu. Apa dia Milagro cakap? menguatkan imun pokok. Yes. Betul. Terima kasih Pak Hasan. Okey, apa pun Kita bercakap berdasarkan testimoni. Okey, kita tinggal lagi 2-3 minit. Kita nak masukkan Boleh kot. sahabat-sahabat kita. Boleh kot. Tim boleh ready untuk masuk. Boleh invite kita punya kawan Okey, kita. selain daripada tu, kita nak cakap tentang CJ. Tadi aja dia cakap. Kan, itu sebab kita perlu ada CJ yang bagus. Kita kena ada, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena ada pakar-pakar yang bagus supaya kita dapat hasil baja yang imunisasi yang bagus. Kan? Itu sebab Haji selalu bercakap, tuan-tuan biasa tak pergi dekat kedai kampung, kadang kita beli kuih bom. Ataupun kita beli kuih pau. Di Melaka ni panggil kuih pau lah. Betul. Kan? Kadang-kadang kita tengok ada orang buat kan kuih pau dia tak menjadi. Mantat. Kan? Tapi ada orang buat letak aja pum jadi. Kenapa? Itu sebab orang kata setiap benda yang kita buat, kita kena ada ilmu yang bagus supaya kita dapat masuk, kita dapat bawa benda ni menjadi satu orang kata ilmu yang cukup bagus. Okey. Itu sebab tuan-tuan yang terakhir Haji nak cakap, kenapa perlu guna baja Milagro? Kan? Ini adalah cara moden. Gaya moden. Dan kan, untuk kita dapat hasil yang berlipat kali ganda. Selain daripada itu juga, kita nakkan tuan-tuan dan perempuan, kan, jual gaya moden. Dekat mana? Dekat TikTok. Itu sebab kita denai, kita ada jemput juga sahabat-sahabat kita, kan, sahabat-sahabat kita, okey, yang ada buat affiliate, ada apa, biar bersama-sama dengan kita. InsyaAllah kita mula masukkan Nasya. Kan? Dah boleh masukkan siapa-siapa yang dah ada. Okey. Jadi ada ke yang nak? Saya nak tahu dulu. Boleh tak komen? Ada ke yang tak sabar untuk nak bawa masuk mereka? Cuba komen. Cuba komen sikit. Nak ke? Okey. Yang pertama kita masukkan adalah Cikgu Fitri. Kalau Cikgu Fitri dah ada. Siapa lagi ada? Okey. Lagi siapa ada? Azila ada. Siapa lagi, Nai? Tim dah select ke? Dah invite ke? Tapi ada yang tak masuk lagi. Okey, Okey. siapa yang dah invite? Okey. Dan pada masa yang sama saya nak tanya, nak ni, siapakah gerangan orang yang hebat tu Cik Aisyah? Okey. Alright. Nanti kita nak tunggu masuk semua. Okey, kita masuk lagi. Ada? Siapa-siapa ada? Yang tak ada siapa? Okey, tim. Asal live je pula ni? Saya tekan ke? Oh, Cikgu Fitri. Okey. Terkejut saya. Okey. Alright. Okey. Jadi pada siapa yang sebenarnya sedang menonton, boleh tak bantu saya untuk tap screen? Cukup 30,000 like baru kita boleh bawa masuk diorang. Cepatlah guys. Okey, 30,000. Saya tengok masih 27. Jom kita sama-sama tap. Kan sambil tu, kan? Untuk kita nak bawakan. Alright. Sebenarnya sangat-sangat penting sebenarnya. Hari ni macam mana kita boleh bawakan. Saya bukan cakap tentang bercakap tentang semualah. Sebenarnya generasi yang kebanyakan yang menanam ni Haji lebih kepada generasi yang lebih lahir awal. Tapi pada masa yang sama hari ni kita nak bawa juga ada mereka yang sebenarnya generasi muda dan sebenarnya pilih untuk bercucuk tanam juga. Dan apa yang sebenarnya mereka nampak dan kita nak bawakan pada mereka ni juga Haji. Okey? Kita dah ada jemput semua. Kita ada dua lagi. Siapa lagi? Azila dah. Tapi sambil tu sebab saya risau nanti mungkin ada antara rakan-rakan kita yang biasanya bila buat macam ni ada yang tak available ke dan sebagainya. Boleh tak saya nak tahu ada ke yang nak
Masuk. Join live kita pada malam ni. Okay? Ada ke yang nak? Haji, saya nak cerita lah, saya pengguna Milagro. Saya dah pakai Milagro, saya nak masuk. Join live invite hari ni boleh ke? Ada ke yang nak? Saya nak tahu, ada ke yang berani nak? Adakah? Cik Zaiwari boleh ke? Kita jemput sekali Cik Zaiwari. Okay. Mana yang lain ni? Mana yang lain ni tak ready ni? Okay. Okay. Alright. Tak apa Haji, kalau macam tu Kita jalan kita dulu. bawa dulu. Belum ready lain kali. Pak Hassan boleh ready. Next week boleh Pak Hassan? Kita nak tengok sebab Pak Hassan tengah banyak juga kan buah mangganya dengan buah makisanya. Okay. Alright. Jom. Kita bawakan tim, boleh ke bantu macam ni kita nak buatkan template Green. Okay, green. Okay. Okay. Kita masuk siapa dulu? Okay. Kita pergi dulu pada Cikgu Fitri. Cikgu Fitri ready ke? Dah ada ni tepi ni. Siapa? Laman Tok Umar dan juga Cikgu Fitri. Oh. Okay. Bantu saya dapatkan yang lain Okay. Cikgu Fitri. Boleh ke on mic dan juga kamera? Boleh dengar ke? Kuat sikit boleh Cikgu? Cikgu tak nampak kamera lah, tak buka. Nampak. Kacak cikgu kita. Cikgu boleh dengar. Boleh dengar boleh dengar Cikgu tak berapa jelas lah Cikgu. Kuat sikit boleh Cikgu? Boleh dengar ke? Kuang suara. Hello. Boleh dengar? Boleh dengar, cuma tak berapa cukup kuat lah. Tapi saya nak tahu yang lain dengar tak? Waalaikumsalam Cikgu Fitri. Wow, handsome Cikgu Fitri. Masya-Allah, Cikgu Fitri ni ramai peminat dia ni. Okay, kita ada 89, 92. Tengok saya dah cakap anda tap screen lagi. Dapat perkongsian dari Cikgu Fitri lagi letup ni. Tengok, orang handsome masuk terus naik 100 mata. Masya-Allah, happy Haji. Aduh, ini yang kita nak. Okey. Kita kasih Cikgu Fitri dulu. Kita bagi sorakan tepukan untuk Cikgu Fitri. So, alhamdulillah hari ni Cikgu Fitri, sebenarnya saya nak tahu. Okay, Cikgu Fitri boleh cerita sebesikit sebenarnya, mungkin background kan, macam mana boleh terlibat dengan Milagro, kenapa macam mana boleh terlibat dengan ni, dan tapi saya nak tahu apa sebenarnya. Dari dulu saya rasa kalau kata cikgu kebun, saya tak rasa cikgu baru start menanam bila kenal Milagro. Betul tak? Jadi mungkin apa masalah dulu, apa masalah yang berjaya Milagro selesaikan, apa yang buatkan cikgu happy dengan Milagro dan bersama dengan Milagro hingga 5 tahun ni. Okey, silakan cikgu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pada Tuan Haji dan juga Puan Aisyah. Boleh dengar suara saya Boleh. Jelas Okey, Yang lain dengar jelas ke? Dengar. Oh, okey. Hai Laman. Okey sebelum ni memang saya terlibat dalam bidang kebun ni lah, pertanian ni, sebab saya adalah seorang guru. Kalau dulu zaman-zaman seusia dengan saya lah, sebelum tahun 2017 ada subjek KH, kemahiran hidup. Saya rasa kalau zaman-zaman yang sebaya, yang abang-abang akak-akak dalam ni, dulu ada kemahiran hidup. So dalam kemahiran hidup ni dia ada tajuk yang kita belajar tentang pertanian. So secara tak langsung saya sebagai cikgu, selain daripada kena mengajar tajuk tu, memang saya minat jugalah. Sebab arwah ayah saya, arwah mak saya pun memang suka berkebun. So mungkin daripada diorang lah turunnya minat tu kepada saya. So kemudian bila berubah, ini cerita pada sekolah, bila berubah daripada KH kepada RBT tu, mereka bentuk teknologi. Budak-budak sekarang ni dia tak belajar KH tapi dia belajar RBT. Itu pun ada subjek yang berkait dengan pertanian. So daripada situlah dan juga dekat rumah pun saya ada menanam, tapi sebelum tu memang pakai baja kimia lah. Sehinggalah saya tak ingat lah tahun 2020 kot, itu kan dia tanya Pak Hassan, dia yang bertanggungjawab. Pak Hassan yang bertanggungjawab
masa tu saya rasa kenal Pak Hassan dekat Facebook lah, selalu sharing-sharing kan. Lepas tu dia PM saya, ditanya, lepas tu start situ lah terjebak terjebak dengan Milagro, terus jadi ejen. Saya rasa jadi ejen, mula-mula jadi ejen, lepas tu terus naik jadi SL. Seminggu ke 2 minggu kot, terus naik jadi SL, terus beli untuk naik SL kan. Start daripada situ lah. Nak masa tu time PKP, masa PKP semua orang adalah pekebun. Setiap orang pada masa PKP ada kebun kat rumah masing-masing, dan itu jadi titik tolak lah untuk orang ramai masa PKP tu untuk berkebun kat rumah. Dan masa itulah Milagro mula meletup, dan alhamdulillah lah saya terlibat awal dengan Milagro. Selain daripada guna sendiri dekat rumah, masa tu memang jual lah, memang jadi side income lah. Dan sebab produk masa tu, produk Milagro saya rasa antara produk terawal yang organik. So itu dia punya selling point yang padu lah masa tu. Sebut Milagro je semua akan kenal, ini mesti produk organik. Nak dibandingkan dengan produk lain, Dulu orang kurang pendedahan tentang baju organik ni. Ya, betul. Milagro jadi pioner lah, jadi orang kata jadi yang terawal sekali yang memperkenalkan organik dekat Malaysia ni. So daripada situlah orang ramai mula tahu tentang baja organik. Boleh pakai, lepas tu siapa yang nak menjual pun boleh. So kombinasi lah, kombinasi ejen. Untuk ejen lah, maksudnya dia boleh pakai, dalam masa yang sama dia boleh jual. Sebab biasanya ejen ni memang dia akan pakai. So bila dah pakai ada hasil, daripada situ dia sharing. Dan juga rasa masa tu pun media sosial Facebook, media sosial biru lah, pada biru, dan juga TikTok saya pun masa tu belum ada lagi. Tapi kalau ada TikTok masa tu memang dah meletup lagi lah. So dengan gabungan pula media sosial, itu memang lagi boom lah. Memang lagi boom produk Milagro dengan ada coachingnya. Memang saya rasa memang satu bisnes yang lengkap lah. Semua orang terlibat. Saya pun walaupun dah ada pekerjaan yang tetap, ada gaji yang tetap, boleh buat side income. Masa tu pun saya 5 tahun lepas, saya baru dalam umur 35 lah. Kan macam muda lagi tapi boleh terlibat dengan Milagro ni. Sebab masa tu bila pergi JHQ kan, yang datang semua macam veteran-veteran, dan saya macam alamak. sampai anak saya pun cakap, papa ni kawan semua orang tua. Orang layak awal. Orang layak awal. Itulah dia punya cerita awal lah, berkenaan macam mana terjebaknya saya dengan Milagro. Terima kasih pada Pak Hassan lah. Alhamdulillah. Jadi apa yang boleh cerita tentang result Milagro? Kita memang produk ni macam mana? Apa yang buatkan cikgu tetap pakai dengan dah pakai 5 tahun? Hari ni banyak je baju-baju yang viral dekat pasaran. Tapi apa sebenarnya yang beza Milagro? Kenapa tak sebenarnya ramai yang ada yang niat nak berpaling, dia orang akan menyesal dan akan kembali. Tapi apa yang buatkan cikgu boleh tetap pakai produk Milagro? Satu tu memang dia dah proven lah, dia punya hasil tu memang dah proven. So proven, dan juga orang kata kesetiaan lah, kesetiaan kepada produk tu. So tak nak cuba produk lain, kita setia dengan yang satu. Dan orang kata maksudnya tak payah nak try produk lain lah. Produk yang sedia ada pun dah memang berkesan, buat apa nak cuba produk lain kan. Dan kita cuba pada pokok kita tu dan memang menjadi. Kalau dekat rumah lama lah, dekat rumah lama saya ada pokok mangga cokonan tu, tapi dah arwah dah. Sebab depan rumah tu dia punya longkang PBT upgrade, buat longkang baru. So terpaksa lah mengorbankan pokok mangga cokonan tu. Tapi memang
memang bila dia berbuah tu memang saya rasa beratus-ratus kot. Itu alhamdulillah hasil daripada menggunakan baja Milagro. Kemudian ini cerita dekat rumah lama lah, dekat depan tu memang saya buat satu kebun mini. Kat situ ada tanam pokok kunyit. Dia punya daun besar-besar, lebar-lebar, warna hijau. Semua tu selain daripada memang digunakan untuk makan sendiri, kita buat konten lah. Yang penting boleh buat konten. Biasa pokok kat rumah selain daripada makan, yang paling pentingnya buat konten lah. Sebab hari ni sebenarnya kita memang macam nak highlightkan produk kita dengan menggunakan konten tu tak? Jadi thank you cikgu kan. Saya nak baca komen sikit. Saya tadi ada yang cakap tadi bukan cikgu disiplin, ada yang komen. Masa yang memang setia cikgu. Masya Allah. Jadi pada yang kita tahniah, terbukti anda memang handsome kan. Rasa mangga sempurna yang dibagi dengan Milagro lebih lemak dan manis. Itu dia, sikit rasa memang ada beza tu bila pakai baju orange. Memang ada perbezaan. Kalau kita beli yang kat kedai tu, mungkin sebab kat kedai tu mungkin saya rasa banyak dah apa orang kata bahan kimia dia. So rasa dia tak fresh, lembik. Tapi kalau yang mangga cokonan yang tanam pakai baja Milagro ni, dia ada tekstur dia. Tekstur kulit dia macam apa orang kata crunchy tu. Kemudian dia punya isi tu memang manis lah. Itu perbezaan utama lah. Kalau pokok kunyit tu, daun kunyit tu, dia punya daun tu lebar dia lain macam. Dia punya hijau tu, hijau dia memang hijau berkilat tu. Itu memang orang kata bukti yang paling nyata lah kalau kita guna baja Milagro ni. Baja organik. Betul. Jadi bila cikgu tadi cakap kan, saya ternampak kat Saharin cakap betul kan. Lasik kat Saharin kongsi kan, dia punya tebi, air tebi rasa pun berbeza. Bila apa orang Malaysia kan, tapis tu air tu pun berbeza kat situ. Bukan dia punya ampas tu kurang. Ampas kan bila dia masuk untuk diproses, ampas yang keluar tu tak sama macam ampas orang kata yang pakai baju kimia. Dia punya ampas akan datang. Sebab bila kita cakap tentang baju, hari ni ada sangat banyak pelbagai jenis baju. Ada yang baju yang buat keluar dan sebagainya. Tapi bila kita cakap tentang baju Milagro dan baju organik, kita selalu tekankan juga tentang rasa yang selalu orang tak perasan tentang dia. Dapat result je kan. Okey, Aziz tadi nak sedikit lah. Baru ni semalam ada report datang dekat office tadi. Dia memudahkan nak bincang, ingat atau bincang. Orang buat baja tu lah. Kita tengok kita punya result dia terperanjat. Kita terperanjat kan pasal apa tu produk kita bila kita cakapkan kan produk kita bila kita cakapkan dia punya apa tu texture dia punya quality dia dengan sigil dia terperanjat habis. Memang dia kata sigil betul. Kita untuk petang semua untuk mendapatkan sigil waktu kompleks dengan UPM sekarang ni kan. Haji Bani Kassab yang belanja begitu. Dan alhamdulillah tuan-tuan dan puan Haji tu betul-betul dan zakat yang paling depan. Kenapa? Setiap hari pasal Haji Mujian supaya lebih ramai. Baru ni insya-Allah kita masuk dekat Afghanistan dan lepas tu juga ada South Africa kan. Nak masukkan produk-produk kita, dah ada pembeli kita dekat sana. Pasal apa? Bila kita bawa dekat sana tuan-tuan dan puan, bila kita bawa dekat sana, diorang dah cuba dekat sana dan result dia memang gila-gila bagus. Alhamdulillah. Pasal diorang biasa dekat sana, diorang gunakan kebanyakan negara-negara ni diorang banyak gunakan apa tu makanan-makanan kimia. Bila kita tunjukkan dia result dia bagus dan diorang dah cuba buah dia cantik apa semua, alhamdulillah. Itu sebab doakanlah kan, doakan supaya lepas ni tuan-tuan dan puan kita dapatlah membantu kan. Mungkin insya-Allah
lepas ni kita dapat membantu, kita dapat makan kurma organik, kita dapat makan benda-benda yang kita yang kita tak jangka. Kan? Kan? Yang kita tak jangka. InsyaAllah. Contohnya dekat India apa dia? Dekat Pakistan apa dia? Dekat Afghanistan apa dia? Macam contoh dekat Pakistan beras dia kan. InsyaAllah. Lepas ni diorang akan dapat keluarkan beras-beras yang kita makan, beras berani yang panjang-panjang ni 100% organik. InsyaAllah. Itu impian kita yang sebenar. Betul. Okey. Jadi alhamdulillah hari ni kita nak juga bawakan pada kita ejen kita yang seterusnya. Yes. Haji. Laman Tok Ma. Selalu kita dengar kan tapi tak nampak muka orangnya. Baru kan? nak je nampak muka. Puan Haniza kita kan. Selalu kita tengok kan dia punya result adenium dia dengan orchid dia dan pelbagai hasil je kan. Boleh tak kita bawakan Puan Haniza laman Tok Ma. Kita pakai laman Tok Ma kan? Okey. Assalamualaikum. Boleh dengar? Boleh. Okey, boleh perkenalkan diri sikit kan? Mungkin ada yang selalu nampak laman Tok Ma. Inilah orang dia. Okey, saya Haniza. Okey, sekarang ni tinggal di Mantin, kawasan Mantin, Negeri Sembilan, Berhampiran Pajam, Batam Benar, kawasan-kawasan tu lah. Ya. Dan saya ucapkan terima kasih lah pada Tuan Haji Aisyah, Puan Aisyah dan juga Cikgu Fitri. Saya ni tak boleh nak lawan umur Cikgu Fitri. Memang memang dah Tok Ma. Okey. Tapi awet muda Tok Ma. Apa rahsia? Apa rahsia? Ada yang komen kat sini, sejuk tengok muka Tok Ma, Masya Allah. Ada juga yang komen je, satu komen saya nak baca ni. Azila mana ni? Kak Kamala tolong cari Kak Azila. Okey, ramai yang selamat berkenalan. Okey, teruskan Tok Ma. Okey, macam selalu yang Puan Aisyah dia bercakap my Milagro story. Okey, jadi hari ni Tok Ma nak share sikit lah Milagro story Tok Ma. Okey, pada tahun 2021 ada kenalan bagi satu pack baja lah pada Tok Ma, tapi pack yang lama tu. Jadi itu salah satu cara lah kita nak perkenalkan baja Milagro ni dengan sebagai hadiah. Jadi lepas tu 2022 baru Tok Ma mencari-cari macam mana nak dapatkan lagi bekalan baja Milagro ni. Jadi Tok Ma cari kat website Milagro lah. Dan terjumpa dengan satu kenalan Tok Ma lagi seorang yang mana dah jadi SM lah. Puan Hakimah. Aunty Kim. Jadi kontak dia, dia kata tak apa, dia uruskan. Alhamdulillah dia uruskan dari A sampai Z, dia uruskan. Jadi dapatlah Tok Ma jadi ejen baja Milagro. Itu makna sekarang dah 5 tahun lah Tok Ma guna dan sebagai ejen 4 tahun. Ya. Okey. Apa yang buat Tok Ma cari baju Milagro ni daripada orang bagi duk cari kan? Apa yang best sangat sebab mungkin ada yang sedang menonton ni dia tengah dengar dia tak pernah guna Milagro lagi ni. Okey. Yang pertama sebab organik. Okey. Yang kedua sebab ada UPM tu. Tok Ma tengok ini UPM ni mesti tahap tinggi ni. Macam tu lah tuan. Ada degree baju ni. Kemudian Tok Ma tengok lagi buatan Malaysia. Tu seronoklah sikit. Maklumlah kita nakkan buatan Malaysia kan. Jadi itu antara 3 sebab lah yang Tok Ma memilih baja organik, baja Milagro ni sebagai salah satu produk untuk tanaman Tok Ma lah. Okey. Kemudian mula-mula Tok Ma guna baja saja dulu. Yang lain Tok Ma tak guna lagi. Bila dah beli baja, kemudian Tok Ma bila tanam cili ada benda putih. Bila ada benda putih tu Tok Ma fikir apa nak guna ni? Nak hilangkan benda putih ni kan. Jadi bila tengok pada bila masuk coaching Puan Aisyah, Cik Haji Mat kan, kata ada matado. Kata boleh guna matado ni. Jadi try lah kita guna matado. Jadi bila guna matado, alhamdulillah. Walaupun kita kena banyak kali juga buat, kita buangkan dulu daun-daun yang ada benda putih tu, kemudian dah hilang kita sembuh, kemudian kita tengok lagi, kita cek balik semula, kemudian buang lagi, sembuh lagi. Alhamdulillah. Kemudian
dapatlah Tok Ma cili. Okay. Jadi itu guna matado. Kemudian ini dah berkesan ni kata. Bila dah berkesan, Tok Ma cuba pula NPV. Jadi NPV ni macam yang selalu duduk bercerita lah dalam coaching. Untuk anggrek, untuk orchid, untuk adenium, lagi untuk apa? Adenium ada 2-3 lah ya. Bromeliad. Bromeliad ya. Jadi Tok Ma guna NPV. Okey, nampak macam pokok-pokok tu membesar dengan elok ya. Kalau pokok caladium tu sampai besar, daun dia macam tapak tangan besarnya. Ya. Masya-Allah. Okey. Jadi Tok Ma happy sebab kita bila beli pokok pun bukan je pokok yang murah kan, kadang-kadang mahal juga, sayanglah bila kalau mati ke sayanglah kan. Jadi bila kita guna pula produk yang seterusnya tu, dia menghasilkan pokok-pokok ataupun daun-daun yang cantik, sebenarnya kita seronok ya. Kemudian produk yang latest ni Milagro Plus. Jadi Tok Ma pun guna Milagro Plus. Sebab ada banyak pokok tu, ada banyak-banyak kan. Jadi Milagro Plus ni lebih jimat lah. Lebih jimat. Jadi Tok Ma guna Milagro Plus pula. Jadi 4 produk tu lah yang Tok Ma guna. Ya, baja Milagro, Matado, NPV dan juga Milagro Plus. Ya. Jadi Tok Ma, kalau contohlah hari ni kan ramai sebenarnya, apa yang Tok Ma boleh highlightkan pada mereka yang sebenarnya boleh ke sebenarnya pertanian ni dijadikan perniagaan? Sesuai ke? Sebab laman Tok Ma sendiri, maaf saya boleh ke tanya umur berapa dah sekarang? Sebab nampak awet muda sangat. Cucu dah 8. Oi. Tapi nampak comel sangat kan? Jadi Tok Ma agak-agak perlu boleh ke sebenarnya pertanian ni jadikan perniagaan? InsyaAllah boleh. Boleh Macam Tok Ma pun bukanlah ada tanaman yang banyak. Tapi macam pokok oxalis Tok Ma ni. Wow. Okay. Ni guna NPV Milagro Plus. Macam ni. Tunjuk lebih sikit. Tunjuk tengah sikit. Nampak tak? Anda nampak tak tu? Rimbunya dia. Masya Allah. Okay. Tok Ma, Haji. Tok Ma pernah jual. Ada orang pernah jual. Sebab dia tengok rimbunnya macam Puan Aisyah cakap tadi, rimbunnya kan. Jadi memang pernah jual lah pada jiran ni. Dia tengok dia berkenan kan, kata okeylah saya buatkan untuk jiran tu. Dia belilah. Jadi ini salah satu pokok yang Tok Ma pernah jual lah. Kemudian buah nangka. Buah nangka kita kopek-kopekkan. Lepas tu kita jual. Dia orang kata manis. Mula-mula tu kita bawa lah ke jiran, bagi pada jiran-jiran dulu kan. Bawa ke surau, buat jiran. Lama-lama dia kata sedap lah. Sedap nangka dia kata kan. Rasa dia beza apa Tok Ma? Ya? Rasa sebelum ni bila nangka tu dapat Milagro dengan selepas dapat Milagro, apa beza? Ataupun nangka lain ni dengan nangka Milagro ni, apa beza rasa dia? Dia memang manis lah. Manis. Kemudian isi dia tebal. Ya. Jadi tu antara 2 faktor tu lah. Memang manis. Jadi kalau ada peminat nangka tu memang dia orang suka lah. Memang ada satu kumpulan ni memang suka nangka kan. Jadi betul? Macam tadi tu Haji kita durian kan. Setengah orang suka durian, setengah orang suka nangka kan. Jadi yang kawan-kawan jiran-jiran ni ada yang suka nangka. Jadi bila kita dah bagi pada jiran-jiran awal, lama-lama dia orang kata nak belilah kata kan. Dia orang pun segan nak beli kata kan. So kita pun itulah antara 2 yang Tok Ma pernah jual lah. Nangka dan juga pokok oxalis ni tadi. Ya. Okey, Haji nak kongsi sedikit Tok Ma. Okey. Tok Ma mungkin tak perasan. Siapa yang menggunakan baja Milagro, nangka dia tak ada angin. Okey. Pernah Tuan Haji ada cakap masa coaching Yes. Kalau orang ada makan, contohnya kalau orang yang tak perasan, dia makan nangka yang biasa-biasa yang mungkin nangka tu hidup sendiri aja tak kisah. Kalau nangka yang datang daripada yang orang bela, yang tahu baja kimia, dia punya angin lagi kuat.
Berbeza kan, Cik? Berbeza. Itu sebab kita cakap nangka, durian, memang contohnya kalau kata durian tu, siapa kalau makan dia ada darah tinggi, kencing manis, kan ada sakit tekak ke ada apa kan, dia akan cepat kena efek. Tapi kalau kata kan dengan menggunakan baju milagro, dia makan berbiji-biji pun tak apa, kan tekak dia tak sakit, kepala dia pun tak pening. InsyaAllah. Okey? Terima kasih. Okey. Aisyah, ada siapa-siapa lagi yang kita nak cakap dengan Tok Ma ni? Tok Ma, Haji nak ucapkan terima kasih pasal bunga tadi tu cantik sangat. Okey. Kenapa Haji cakap? Haji bukan nak jack, nak apa, tak ada. Ini dah dia kata kan, orang kata terapi kita. Betul? Betul. Kita boleh cari duit, Tok Ma. Beribu-ribu kita boleh cari duit. Tapi terapi ni cukup penting. Contohnya, kenapa Haji suka cakap sebagai terapi. Kalau kita boleh ketawa dalam beberapa saat dalam satu hari, ketawa tau. Maksudnya, dia boleh mengubahkan kita daripada orang yang stres pergi pada orang yang boleh bertahan dengan genap semasa. Itu sebab Haji lahirkan baja ni bukan selalu Haji cakap. Milagro adalah satu produk yang orang kata memberi kegembiraan. Ayat Haji adalah kegembiraan. Kenapa Haji cakap kegembiraan? Dia membuatkan kita ni walaupun dalam keadaan stres, kita tak tahu. Macam Tok Ma dekat rumah dengan cucu punya hal ke kan dengan anak-anak punya hal, kita biasalah. Betul tak kan? Tapi bila lepas subuh kita pergi dekat ke pokok bunga kita rasa stres tak? Kita hilang stres kita. Kan? Kita rasa pokok bunga tu membuat kita gembira. Happiness. Betul ke Tok Ma? Ya. Tok Ma, betul ke tanaman ni bagi happiness pada Tok Ma? Betul. Terapi. Macam mana tu? Pak Haji katalah terapi. Memang menanam, cucuk tanam ni satu terapi. Ya, betul. Dan saya tengok Tok Ma pun sangat suka untuk ambil video dan sebagainya. Itu pun boleh jadi terapi dan bila kita dapat kongsikan kepada orang lain. Pada usia begini pun kena cari buat perkara baru. Aktiviti. Aktiviti baru. That's right. Kalau tak ada, kenapa Cina-Cina, saya nak kongsi sedikit boleh pakai atau tidak. Kenapa Cina-Cina yang dah tua-tua, dia nak main mahjong? Oh, main mahjong. Yes. Haji belajar tau. Kenapa diorang dah tua? Elakkan mereka ni jadi pelupa. Masing-masing dengan cara masing-masing. Masing-masing dengan cara masing-masing. Berarti dia berkira berapa semua kan, otak dia berjalan. Berarti cara tak langsung, dia tak adalah jadi Alzheimer. Orang yang mudah lupa, orang yang orang kata tak boleh beri idea yang baik kan. Betul. Tapi bagusnya kita Islam ni bagusnya pasal apa? Kita ada waktu kita sembahyang, kita ada waktu kita selawat. Betul tak kan? Ini membuatkan kita sentiasa rasa diri kita ni kita tahu kan. Bangsa lain kita tak tahulah. Tapi kita tahu yang kita ni makin tua kita tahu kita akan balik. Bila kita cakap kita akan balik, kita akan nak ada bekalan. Berarti cara tak langsung ini membuatkan kita ni rasa seronok sangat. Betul. Okey? Dapat tak tuan-tuan? Betul Tok Ma? Betul. Terapi. Betul. Itu sebab Haji rasa seronok sangat. Kan? Nari kita dapat jumpa dengan Cikgu Fitri, kita dapat jumpa dengan Tok Wan. Kan? Bagi kita adalah satu yang luar biasa. Kita kena buat sesuatu yang luar biasa. Cikgu Fitri, boleh ke kita nak tanya sikit Cikgu Fitri kan? Sebagai, walaupun tadi ada yang komen tau, Tok Ma dia cakap, Tok Ma dengan Cikgu Fitri nampak sebaya je. Tadi ada yang komen, saya nampak nak baca dah hilang kan? Okey, Cikgu Fitri, macam mana sebenarnya cikgu nampak lagi-lagi cikgu sebagai cikgu kebun hari ni pun cikgu sendiri memang cikgu yang mengajar kan? Macam mana nak galakkan golongan-golongan muda? Sebab kita tak boleh elak juga sebenarnya kalau kita tengok kelompok bercucuk tanam ni lebih banyak sebenarnya golongan yang lahir awal. Macam mana nak galakkan dan apa yang cikgu boleh katakan? Sebenarnya ada tak sebenarnya orang, ada tak golongan ni ada ke tak ada? Adakah banyak ataupun macam mana boleh kita tarik lebih ramai? Kita kena sebab kita tahu bercucuk tanam ni bagi happiness. Yes. Walaupun happiness, tapi kita kena daripada sekarang kita kena bantu cikgu. Saya kena cakap, kita kena bantu lebih ramai lagi kan anak-anak muda supaya tanam tanaman organik. Satu, saya nak cakap ikhlas. Kalau katakanlah
benih kita esok ataupun anak kita dah ada sekarang. Anak kita dah ada sekarang. Tapi kan mereka jadi genius. Maksudnya daripada pemakanan ni lah yang membuatkan mereka ni jadi orang yang bijak pandai. Apa pendapat cikgu? Untuk generasi muda lah kan, saya rasa memang satu cabaran lah. Saya sebagai cikgu pun rasa dia punya cabaran tu sebab yelah budak-budak zaman sekarang Gen Z ni kan. Bila kita cerita pasal pertanian kan kena duduk tengah panas, pergi kebun, so itu pegang tanah, kotor. So itu saya rasa menjadi satu cabaran lah, terutama untuk cikgu ataupun pendidik untuk memperkenalkan bidang pertanian ni dia menjadi satu bidang yang cool. Maksudnya bidang yang cool maksudnya boleh menjadi kerjaya pada satu hari nanti. Tapi memang menjadi satu cabaran lah. Tapi saya rasa dengan adanya konten-konten yang berkait dengan pertanian yang macam Milagro selalu buat lah, perkongsian-perkongsian ataupun ada video-video konten-konten daripada SQ ataupun daripada ejen, saya rasa sedikit sebanyak dapat membantu lah untuk memperkenalkan bidang pertanian ni. Selain sekarang ni juga dalam bidang TVET, kerajaan pun dah galakkan terutama dalam bidang TVET untuk orang kata mempopularkan bidang pertanian. So mungkin insya-Allah dapat membantu generasi muda lah. Tapi maksudnya kena apa orang kata usaha sama, ada kerjasama daripada pelbagai pihak, dan saya rasa Milagro adalah satu pihak yang boleh membantu dalam negara kita ni untuk memperkenalkan, untuk mempopularkan dalam bidang pertanian melalui penggunaan baja ataupun produk-produk yang organik. Mungkin selain daripada untuk generasi muda, dapat juga membantu kerajaan, terutama dalam orang kata dia punya istilah dia keselamatan makanan ni, food security. Food security. So maksudnya panjang lah, banyak lagi lah dia punya orang kata step-step, langkah-langkah yang boleh kita mula daripada sekarang. Dia jangan tak mula, dia dah mula daripada sekarang. Dan alhamdulillah lah Milagro pun saya rasa memang termasuk dalam usaha itu untuk memperkenalkan, untuk mempopularkan bidang pertanian kepada generasi muda. Dan generasi muda pun kena orang kata kena ambil lah peluang tu dengan adanya teknologi terkini kan. Kita gabungkan dengan kaedah penggunaan baja organik, saya rasa akan menjadikan bidang pertanian tu lagi maju seiring dengan kemajuan yang ada di Malaysia ni. Ui, macam forum pula dah. Tapi macam ni cikgu, saya berpendapat tanah kita makin lama makin sempit, makin kecil, terhad. Ya, betul. Pembangunan rumah naik begitu banyak sekarang. Ada tanah kebun, orang dah tambak, dah naikkan rumah. Berarti akan datang memang makanan akan berkurangan. Apa yang Haji nampak adalah dengan teknologi yang ada sekarang, bagaimana kita boleh bawakan satu teknologi yang boleh mendapatkan hasil berlipat kali ganda. Itu sebab Haji bercakap pada semua yang dengar dekat sini. Kenapa Haji bercakap tentang kenapa Haji cakap tentang bendir baru-baru ni? Tahu tak, ada orang tanam bendir berbatas-batas, bereka-eka, tapi berat dia sikit. Kita kena ada, kita jangan cakap oleh kerana kita tanam sayur dengan gunakan air dah boleh hidup. Betul boleh hidup. Tapi hasil dia, berat dia boleh tak membantu kan penanam tu untuk dapat hasil yang berlipat kali ganda. Itu sebab saya kata, contoh macam saya cakap, bendir yang pakai dengan bendir yang gunakan NPK dengan bendir yang gunakan baja Milagro. Kan? Berat dia beza. Dekat situlah kita nak
kenapa Haji punya pendapat bagi macam cikgu cakap tadi, ini macam forum kita lah, Tok Ma, kita biar orang lain pun tahu. Kenapa kita cakap? Pasal kita bila kita cakap tentang kewangan, dia perlu ada berat, baru ada hasil. Kalau kita cakap harga kita terlampau tinggi pun orang tak akan beli, betul tak kan? Tapi kalau kita dapat berat tu, orang pandang pada berat. Oi, cik, ini berat sama. Tapi kita punya buah ni 7-8 orang kata putih dah dapat 1 kilo. Yang ini nak 10. Betul tak kan? Ini yang membezakan. Itu sebab apa yang Haji nampak, tuan-tuan dan puan-puan semua, apa yang Haji nampak, inilah peluang bagaimana kita boleh bantu petani-petani kita. Terutamanya generasi Z ni. How kita nak build mereka supaya mereka boleh dapat duit macam sahabat Haji tanam hanya dengan 5,000 pokok cili kan boleh dapat 4 ke 50,000 semusim. Bagus tak? Itu kita kena cakap. Itu sebab dunia sekarang bila kita cakap terlampau kita kena tahu how kita nak build mereka ni. Mereka buat kerja dan mereka boleh dapat duit. Kalau mereka buat kerja, mereka tak dapat duit, tak guna. Berarti ini yang kita nak. Kita nak kalau kita keluarkan cili kita bermutu dan berat. Kita kalau pendek, kita keluar mutu dan orang kata organik dan ada berat dia. Berarti kita baru dapat duit. Satu. Nombor dua kita cakap tadi, ketahanan dia. Contoh, cili yang kita tu atau sayur yang kita tanam melalui air ataupun apa, mungkin kita letak 1-2 hari aja, lepas tu sayur tu akan jadi lebam, betul tak kan? Ataupun dah apa nak dia panggil apa? Macam dah layu kan. Tapi dengan Milagro kan, anda bungkus dengan kertas, anda letak aja, tak perlu letak dalam peti ais pun, dia boleh tahan 5 ke 7 hari. Betul ke kita nak tanya? Sebab kita boleh cakap kan, kita nak tanya Tok Ma dengan Cikgu Fitri, betul ke hasil Milagro ni dia lebih berkualiti, berbeza? Maksudnya bila letak kat luar ketahanan produk tu sendiri, betul ke hasil tu Tok Ma? Macam Tok Ma ada tanam kangkung. Okey. Dia tahan kita bila lepas tuai tu macam tak ada, kita tak masak terus pun okey lagi lah. Masak petang pagi kita tuai, petang ni nampak segar lagi lah. Okey lah lagi. Kangkung lah yang Tok Ma tanam kan, kangkung. Okey, macam Tok Ma ambil kangkung, katakanlah kangkung kita potong aja kan Tok Ma, kan? Kita tak cabut akar dia, betul tak kan? Okey. Apa yang jadi kalau Tok Ma just ambil sedikit, campurkan dengan air baja ni, Tok Ma just siamkan, lepas tu Tok Ma tengok, dia naik lagi tak? Naik lagi. Yes. Dia naik lagi. Ini adalah kelebihan. Itu sebab kita kata bagaimana Haji baru ni Haji buat bende Haji dah 2 bulan. Kalau tengok dekat YouTube Haji dah 2 bulan Haji cantas. Haji cantas, lepas tu Haji tahu baca je. Oh, okey. Lepas tu dia kulau lagi. Dia bukan kulau bunga banyak, dia kulau buah banyak pula. That's strategi yang kita guna supaya kos kita rendah. Kan? Hasil kita berlipat kali ganda. Okey, kita tanya Cikgu Fitri. Apa pendapat Cikgu Fitri tentang tadi berkaitan hasil tadi. Hasil bila guna baja organik berbanding dengan baja kimia, terutama kalau pokok tu lah. Pokok tu dia punya usia jangka hayat tu dia semakin lama. Kalau baja kimia ni bila kita pakai, dia akan ada satu had nanti dia dah tak boleh pergi dah. Dia akan mati. Tapi kalau baja organik, sebab dia sebenarnya dia membantu tanah tu. Tanah tu maksudnya dia sentiasa subur. Kalau pakai kimia, tanah tu semakin berasid, menyebabkan pokok tu nanti dia akan jadi tak subur pula. Betul. Dia akan sampai satu tahap tu dia akan jadi tak subur sebab tanah tu dah berasid, banyak sangat baja kimia. Tapi kalau baja organik, baja Milagro ni bila kita pakai, pokok itu tanah tu sentiasa subur, sentiasa ada nutrien, so pokok kita pun akan sentiasa hidup subur. Dan kalau yang mengeluarkan hasil tu dalam jangka masa yang panjang pun dia still mengeluarkan hasil lah. Itu satu orang kata perbezaan yang ketara lah berbanding penggunaan baja kimia dengan baja organik.
Itu sebab terima kasih Pak San kata apa tu baja apa? Pokok cili 2 ke 3 tahun masih terus berbuah. Pruning je akan terus bertunas semula. Yes, itu sebab kita kata kelebihan baja kita, itu kelebihan kita. Jadi Haji, Nah, itu sebab kita cakap Haji nak bercakap sedikit, kita ada masa lagi setengah jam, tak sampai setengah jam. lagi 15 minit lah 15 minit lagi. Haji nak tunjukkan satu, nak tak semua orang dekat sini, nak tengok tak bagaimana satu orang yang dah lama tinggalkan kebun kelapa sawit dia, yang sebelum ni hasil kelapa sawit dia hanya 2 ekar dapat 800 kg, sekarang naik ke 3.2 tan. Ada video dia ni? Tolong. Boleh tak? Dia nak tunjuk macam tu je tak? Tak ni Haji. Itu antara result dia. Result dia. Tapi lepas ni kita minta boleh dapat tak? Okay. Kita boleh tunjuk macam tu je lah. Okay. Jadi kat sini kan Haji sebenarnya tadi saya suka bila point Cikgu Fitri, dan sebenarnya saya nak highlightkan benda ni sebab ini yang apa yang dilaksanakan oleh laman Tok Ma, Cikgu Fitri, Baja Milagro sendiri dan keseluruhan ramai yang ada dalam ni juga. Which is kan hari ni macam mana kita nak galakkan orang Tim, kat luar. ada tim. Okay. Ni. San. Ihsan. Ada gambar tu. Video ke atau gambar? Tak ada, kita buka video tunjuk macam ni pun tak apa. Okay, alright. Jadi hari ni Haji, macam mana sebenarnya kita nak bercakap tentang tanam gaya moden, jual gaya TikTok. Maksudnya hari ni kan, kenapa kita cakap tanam gaya moden ni? Sebab hari ni macam laman Tok Ma, Cikgu Fitri, setiap kali tanam, tadi Cikgu Fitri cakap, yang penting sebenarnya kita nak buat konten. Kan? Sebab tu kita relatekan tentang tanam gaya moden ni. Sebab apa? Kita nak bawakan macam mana kita boleh highlightkan. Sebab tu hari ni kita jalankan video, kita jalankan perkongsian hari ni. Sebab apa? Kita nak highlightkan. Tadi Tok Ma tunjukkan hasilnya kan. Cikgu Fitri tengah kat luar. Kalau tak dia pun boleh tunjukkan hasilnya. Minggu lepas ejen-ejen kita tunjukkan hasil. Jadi hari ni Haji, macam mana sebenarnya kita nak highlightkan produk Milagro supaya apa? Kalau anda hari ni bercucuk tanam, macam mana sayur belakang rumah anda, bila dapat hasil yang berlipat kali ganda, kita boleh buat video. Bila dengan buat video, kita boleh jual gaya TikTok. Boleh jual dekat TikTok. Ramai tak hari ni yang jual bukan sahaja produk aja. Yes. Bukan saja hasil. Banyak tak pokok-pokok yang dijual dekat TikTok juga. Jadi sebab tu kita nak highlightkan pada siapa yang mendengar hari ni, pertanian ni juga adalah satu perniagaan ni. Betul ke? Okey. Selain daripada tu, Haji nak ucapkan terima kasih pada semua. Haji tahu dekat sini ramai affiliate kita yang ada bersama kan, kongsi daripada Cikgu Fitri dan juga laman ni tadi, laman Tok Ma kan, supaya mereka tahu kenapa kita boleh jual dalam affiliate, kita boleh bantu lebih ramai orang dekat sini. Betul kan? Bila kita boleh buat video pendek-pendek, kita boleh kongsikan apa kelebihan ada depan rumah kita. Cantik tak? Macam Kak Syarina buat. Cantik tak? Betul tak kan? Cili kaam pun dah tu dicantas kemudian keluar daun baru. Semula. Betul. Itu sebab kita cakap ada pokok cili kita setinggi cucu kita. 4-5 kaki lah. Pokok cili. Sonok tak? Berarti itu yang kita cakap. The teknologi. How the teknologi yang kita bawa supaya ramai orang lagi boleh bersama-sama dengan kita. Okey? Apa pun ni tim, kita nanti ada tunjukkan video tadi. Video tadi. Okey? Ini kita pergi ke Pago kan untuk lihat sendiri. Sebab tuan ni sahabat saya ni dia ada slip disc. Minta maaf dia ada slip disc, dia tak berdiri lama. Lepas tu tak dia duduk atas kursi. Haji kena cakap kenapa budak ni duduk atas kursi kan? Kan? Dia mana pergi dia buat kursi. Okey. Tak jadi masalah. Okey. Alright. Jadi jom kita tengok suara kali. Dia. Boleh cecah 3 tahun. Banyak pagi. Memang peningkatan yang drastik lah. Memang saya pun tak sangka bulan ni boleh cecah 3 tan. Okay, nama saya Muhammad Zailani. Saya berumur 56 tahun.
Dan saya sekarang berada di Kampung Semasih, Muarjo. Ni sawit ni ada 2 ekar. Ini adalah tanah peninggalan untuk saya. Sebelum ni ditinggalkan dan tidak dibaja. Jadi selepas saya ambil alih, saya menggunakan baja biasa. Tapi hasilnya tiap-tiap bulan lebih kurang 7 hingga 800. Bermakna tak cukup satu tanah. Maknanya 1 ekar tak sampai berapa 500 kilo. Mungkin 400 kilo macam tu je lah. Selama beberapa dekat setahun tu, macam tu saja. Jadi selepas tu saya menggunakan Black Group. Alhamdulillah saya hasil yang bulan pertama tu saya dapat RM 1,500, lebih kurang hampir 2 tan lah. Dan bulan seterusnya masih sama, lebih kurang 2 tan. Dan bulan yang ni lah, yang terakhir ni saya dapat 3 tan. Maknanya memang peningkatan yang banyak lah. Memang saya puati menggunakan Black Group. Kalau tan tu maknanya dulu dalam 700 kilo. Sekarang dah 3 tan. Yang terakhir 3 tan. 3.2 tan untuk 2 ekar. Memang peningkatan yang drastik lah. Memang saya pun tak sangka bulan ni boleh cecah 3 tan. Saya agak-agak mungkin sebab patutnya 3 bulan kita dah mula baja balik kan. Jadi mungkin saya ingat hasilnya akan menurun. Tapi alhamdulillah masih naik lagi. Yang tertinggi lah ni 3 tan. Yang saya mula-mula beli di paket 1 kilo. Penggunaannya 1 kilo ni untuk 2 batang pokok. Yang ni saya gunakan, saya beli satu ni, saya gunakan untuk 5 bulan. Jadi setiap bulan kita spray di batang pokok. Saya memang recommend lah untuk pekebun sawit di luar sana untuk menggunakan Melagro. Memang tuan-tuan akan puas hati lah. Memang power lah, memang padu lah. Pada pekebun, saya jangan cubalah Melagro ni kan, tengok hasilnya sendiri. Sebab saya dah dapat hasil kan. Jadi anda kena cubalah, memang puas hati. Melagro booster tanaman anda. Memang peningkatan yang drastik lah. Memang saya pun tak sangka bulan ni boleh cecah 3 tan. Alright. So macam mana? Best ke best? Best ke best? Saya bila dengar pun Tuan EJ ni sendiri pun tak sangka sebenarnya 2 ekar dia dapat 3.2 tan. Maksudnya 1 ekar lebih kurang 1.6 tan. Yang sebelum tu 2 ekar dia dapat 700 kilo. 300 kilo je 1 ekar. Itu sebab Haji cadangkan kalau ada siapa-siapa yang ada ladang yang besar, kan, ada ladang kelapa sawit, ada kawan-kawan, kenalkan, kongsikan kepada produk. Kongsikan, insya-Allah supaya kita dapat sama-sama tuan-tuan dan puan-puan, kita dapat melihat, kita dapat kongsikan rezeki. Supaya dalam keadaan ekonomi yang tak bagus ni, tapi hasil kita boleh dapat berlipat kali ganda, alhamdulillah. Macam semalam ada satu orang tu, saya pergi, video belum keluar lagi, kan, dia terlewat untuk membaja. Pokok kelapa sawit dia hanya kulau bunga jantan. Sedangkan sebelum ni, dia boleh dapat 1 tandan, tuan-tuan dan puan-puan, kan, 1 tandan. Sampai 28 kg. Agak pelik tak? Orang biasanya dapat 15 kg per tandan. Ini dia dapat 28 kilo per tandan. Maksudnya 1 bulan, kalau dia petik ada 2 kali 2 pokok tu, berapa banyak dia dapat? Berbeza, itu sebab kita cakap tadi, daripada 15 kilo pergi ke 28 kilo, agak-agaknya untung tak kita bantu orang macam ni. Itu sebab bagi Haji, peluang ni kita kongsikan pada semua orang, kan, supaya orang nampak, kan, kita kongsi rezeki dengan keadaan minyak, orang kata harga minyak sawit yang tengah baik ni, kan. InsyaAllah bagi Haji, inilah peluang kita. Okey, nombor 1. Nombor 2, Haji nak bercakap tentang baru-baru ni bagaimana, kan, siapa tadi? Haji Nordin. Haji Nordin yang dekat Sendayan, Kampung Sendayan, yang keluar daripada tu masuk Kampung Sendayan, InsyaAllah lepas ni ada kawan-kawan kita, kalau nak Haji boleh kasihkan alamat, nanti Haji kasihkan siapa nak makan durian organik. Kontak dengan dia dulu, takut nanti buah tu kulau, ramai tak dapat makan. Betul tak kan? Kita kongsi sama-sama supaya dia pun dapat hasil. Dia pun dapat sedikit, orang kata kita bukan nak makan free aja, betul tak kan? Mungkin makan dekat situ dia kasih free, buat balik kita timbang lah, betul tak kan? InsyaAllah, bagi Haji memang durian dia is the best. Memang siapa yang orang kata ada kencing manis darah tinggi, takut nak makan durian kan, pergi sana, tak apa. InsyaAllah. Kan? InsyaAllah. Tapi dia ikut kesesuaian, kan?
Jadi, okey. Jadi Haji, kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Fitri dan Laman Tok Ma. Saya rasa banyak kita dapat daripada perkongsian diorang juga Haji hari ni kan. Yes. Dan alhamdulillah hari ni terima kasih setiap satu yang bersama dengan kita dalam live sesi bersama dengan ejen-ejen usahawan-usahawan Milagro, pengguna-pengguna Milagro. Jadi pada siapa yang sedang menonton, anda tercari-cari sebenarnya mungkin macam mana nak, dari tadi kita bercakap salah satunya tentang pertanian ni sebagai perniagaan. Salah satu adalah dengan buat jualan produk-produk Milagro. Dengan cara apa? Di TikTok kita boleh jadi affiliate. Betul Laman Tok Ma kan? Sharing. Kan? Dengan buat video dan sebagainya. Kan? Jadi gunakan manfaat teknologi sekarang. Sebab sangat ramai orang sebenarnya yang bercucuk tanam. Walaupun kalau kita kata kita tak nak Syah. Kita tak nak dia bercucuk tanam tapi dengan cara lama. Cara lama bukanlah orang kata masih lagi pakai, tak, masih kita gunakan batas, kita masih gunakan mungkin ada yang batas, ada apa, itu cara mereka. Tapi yang penting adalah bagaimana hasil yang kita dapat tu boleh berlipat kali ganda. Ini yang Haji nak kongsikan supaya semua orang rasa gembira. Itu sebab ayat kita kan, ayat Haji kata jangan percaya, buat aja. Kan? Okay. Jadi sebab tu Haji, mungkinlah ramai antara kita yang sebenarnya mungkin bercucuk tanam, tapi mungkin ada yang menonton ni kan, Haji saya memang tak ikut cucuk tanam. Sebenarnya mungkin anda tak jumpa lagi produk Milagro. Betul ke Tok Ma? Kan? Mungkin diorang belum jumpa lagi produk Milagro. Jadi kan, start untuk bercucuk tanam, gunakan produk-produk Milagro sebab dengan adanya produk Milagro, insya-Allah dia jadi mudah. Anda tabur, anda spray, anda dapat result. Dan hari ni gunakan manfaat teknologi yang ada untuk gunakan sebagai salah satu cara untuk jana pendapatan dengan affiliate-nya. Okey, kita sedikit dah sebelum berakhir. Berakhir. Haji seronok bila Haji tahu ada kadang ada ejen-ejen kita, ada sahabat-sahabat kita yang ada kebun kelapa sawit tapi dah umur 20 tahun. Kan hasil dia orang kata kurang. Tapi gunakanlah. Haji percaya Haji percaya ini adalah bantu. Gunalah pamerah kita, sembuhkan dekat pangkal dia, tanya ni, sembuh dengan kos dia yang cukup rendah untuk kelapa sawit ni. Kos dia yang dah umur 20 tahun ke atas. Maksudnya kita nak kalau dia ada keluar buah dan buah dia tu makin berat. Kita nak berat. Dalam apa perniagaan pun Haji cakap tadi, hasil dia adalah berat. Betul tak kan? Betul. Kalau kita ada buah tapi buah kita ringan kan, macam Haji cakap tadi. Berkualiti. Kita nak ada kualiti. Dan salah satu yang terbaik adalah yieldnya lebih tinggi. Betul. Okey Haji, sebelum berakhir kita nak minta sikit lah Laman Tok Ma kan. Tok Ma mungkin ada sebut sikit nak sampaikan kepada mereka yang bersama dengan kita hari ni. Okey, sebagai kata-kata akhir daripada Tok Ma, marilah sama-sama kita menggunakan produk organik ya. Yes. Untuk kesihatan juga dan juga untuk terapi. Yes. Okey, terima kasih. Thank you so much. Cikgu Fitri. Cikgu Fitri. Cikgu Fitri. Lapau tu, dia tengah makan tu. Sorry. Terima kasih untuk masa Tok Ma dan ada jamuan kat sekolah. Sikit. Ada jamuan kat sekolah ni. Okey. Pesanan terakhir, teruskan menggunakan baju organik, baju Milagro, ataupun kalau orang luar sana yang belum cuba, boleh cuba sekarang. Tekan beg kuning. Okey, bye. Ya, kita galakkan kepada sahabat-sahabat kita, kepada ejen-ejen kita kan, kalau ada baja boleh kita masukkan, buatkanlah sale kan, supaya kita boleh beri manfaat pada ramai orang lagi. Betul. Okey. Jadi tadi saya suka satu kan. Bapa cakap ada Milagro tak tahu tanam tak apa, boleh tanya ChatGPT. Hari ni ada AI yang boleh bantu kita bercucuk tanam, tapi kena pastikan anda ada produk Milagro untuk pastikan tanaman anda menjadi. Okey? Jadi terima kasih. Sebelum cuba bagus tu ayat tu. Pasal dalam ChatGPT kita dah masukkan kan, untuk pengetahuan semua, cara menanam apa semua kita dah bercerita dengan ChatGPT. Berarti kalau siapa yang nak tanya kan, mungkin tak dapat tanya dengan kita, boleh tanya dengan ChatGPT bagaimana cara, apa ke. Itu sebab kita sentiasa berdamping ataupun kita selalu kita tanya soal, kita jawab dengan ChatGPT supaya hari ni lah, teknologi hari ni. Okay. Ini Cik Wan,
Tok Wan. Bab-bab Nak pang, bab-bab apa semua. Nampak tak? How kita create kan supaya orang mudah. Mudah untuk menggunakan baju. Oh, saya ada pakai baju Minglago. Macam mana carakah saya nak menaburkan pokok kelapa sawit saya, nak pokok durian saya, apa semua. Tanya. Boleh tanya dengan ChatGPT. Betul. Alright. Pasal kita dah interact dengan dia. Kita dah prompt dia. Okay? Kita dah program kan. Alright. Jadi terima kasih kepada setiap satu AJ yang setiap satu penonton yang followers Tuan Haji. Siapa yang belum follow Tuan Haji, tekan button follow untuk sentiasa tahu update-update terkini berkaitan dengan tanaman dan sebagainya, berkaitan dengan Mirago dan sebagainya. Alright, terima kasih kepada setiap satu yang menonton. Terima kasih untuk yang tap screen kan. Dah ada 45,000, kita target next week dapatkan 50,000. Boleh? Okay, insyaAllah. Jadi Okay. Haji, jadi sebelum berakhir, ada anything Haji nak katakan kepada penonton? Bagi Haji inilah kerja ikhlas kita. Kan? Bukan saja kita cari rezeki, kita kena kasih rezeki yang orang kata memberi impact yang cukup besar. Bukan pada diri kita, tapi kepada anak cucu kita akan datang. Betul? Kan? Kita pun nak juga pasal kita dah berumur. Imunisasi kita dah rendah. Tapi dengan baju Milagro, kita dapat imunisasi kita lebih kuat. Haji tak nak kita lihat, kita asyik, oh aku dah tua, tak boleh, lutut aku sakit, apa semua. Itu kita dah terlambat. Tapi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, dengan adanya baju Milagro ni, Haji rasa kita boleh semakin sihat. Betul. Bagaimana rakyat Singapura boleh hidup hingga 90 tahun, kita nak peratus kita pun meningkat, orang kata daripada 75 naik ke 80 lebih. InsyaAllah. Okey. Terima kasih kepada setiap satu yang menonton hingga akhir. Kan kita ada 51 mata sehingga akhir ni. Alhamdulillah. Moga dan pastinya saya nampak ramai yang komen atas manfaat yang dikongsikan daripada Cikgu Fitri dan juga Tok Ma. Kan insyaAllah semoga baik-baik. Semoga dipermudahkan urusan semua pada hari ini. Kan? Jadi Haji, kenapa pilih untuk hidup biasa-biasa? Kalau boleh hidup luar biasa. Dengan Milagro anda kaya dan berjaya. Milagro booster tanaman anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih semua. Terima kasih Cikgu Fitri dan Tok Ma. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Good night semua.